Oh manisnya, manisnya senyumanmu. Aku bukanlah selemah yang kau sangka. Aku tak rela disiksa. Trauma yang melanda menikam-nikam jiwa. Selemahku lemah, daku berserah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Malaysia. Anda bersama Sis Nina Fazrina lagi dalam podcast Sis Lepak dengan Sis. Kali ni anda mesti tahu kan siapa tetamu jemputan Sis. Tapi tunggu dulu. Dah dengar lagu-lagu tadi kan yang Sis nyanyi yang sedap tu? Anda mesti tahu siapa tetamu Sis hari ni. Tak sabar. Tapi apa pun, Sis nak bagi tahu anda seperti biasa, podcast Lepak bersama Sis dibawakan khas oleh saudagar Asia Senyum Berhad dan minuman rasmi kita Choco Alba. Kalau you all boleh tengok kat depan Sis ni, dia ada 3 perisa. Kita ada Belgian chocolate drinks, kita ada Belgian mocha drinks. Tengok ni. Dan yang terbaru kita ada Brazilian coffee drinks daripada Choco Alba. You all should try, okay? Memang sedap sangat. Dan kalau you all tahu, Choco Alba ni memang banyak lagi produk-produk lain. Tapi yang terlaris di pasaran, of course lah, dia punya minuman ni. Okay? Dan set Sis seperti biasa, ditaja khas oleh Fella Urban, pakaian Sis yang cantik oleh Miss Claire, dan tudung Sis yang sangat jelita ini, cantik kan, warna maroon colour hari ni, ditaja oleh Nafisa. Apa yang you all perlu buat? Tugas you all kena subscribe. Okay, subscribe YouTube channel Lepak dengan Sis. You all kena like, komen dan share. Itu tugas you all semua, okay? Jadi, kalau nak tahu siapa tetamu Sis dan apa topik untuk hari ini, jangan lupa stay tune dengan Lepak dengan Sis. Let's lepak dengan Sis. Anda masih bersama dengan Sis Nina dalam Lepak dengan Sis. Sure you all nak tahu kan siapa dia tetamu istimewa Sis pada hari ini. Tadi kan Sis dah bagi teaser kan. Boleh tahu? Boleh teka? Alah, tak payah kita main teka-teka lah. Apa kata ni, Sis bagi pembayang kat you all Okay, tetamu istimewa Sis pada hari ni, dia seorang artis popular, especially pada awal 90-an, 2000 macam tu. Ada kumpulan penyanyi yang top, kumpulan penyanyi wanita top satu ketika dulu, sampai sekarang pun. Lepas tu dia pun pelakon juga, mengacara, dan sekarang ni giat meniaga tau. Bukan setakat di Malaysia, sampai ke Singapura, Brunei, semua dia meniaga. Siapakah itu? Ini dia tetamu istimewa Sis pada hari ini, Azza Elite. Hai Nina. Masya Allah, pertama cantik Nina. Terima kasih sebab sudi jemput Kak Azza dalam Lepak dengan Sis. Kak Azza ni lah, apa, sihat dia sekarang Alhamdulillah. Macam ni lah dia. Tudung cantik tu. Ya, yang ini daripada dia adalah Nafisa. Daripada Nafisa, koleksi Choco Alba punya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku yang salah sebenarnya. Alhamdulillah. Itulah dia, cantik kan, kena dengan colour hijau tu. Bila kita pakai tudung ni, Azhar semacam Arab gitu. Kan? Cantik sangat. Nina pun dah Arab. Sangat cantik. I suka. Dan tudung dia ringan.
Very ringan. Material dia tu. Material dia cantik dan sesuai untuk kulit muka kita. Sesiapa yang pakai pun nampak cantik. Kan? Sekali Macam Nina letak pun cantik. dia terletak terus. Awal betul. Selalu kalau tudung-tudung yang halus macam nipis macam ni, dia akan ada masalah untuk kita punya owning tau. Tapi tak pada tudung keluaran Nafisa ni. Very nice. Kak Azhar suka. Betul. Itulah cantik. Nina, sebenarnya kita ni satu pattern. Nina maroon, Kak Azhar macam dusty pink sikit. Betul. Cantik Cantik kan? Maroon pun cantik. Look nice on Nina. Oh, of course. Okay. Kak Azhar. Kalau dengan Kak Azhar ni topik yang kita pilih untuk lepak dengan sis kan. Still standing, still smiling. Alhamdulillah. Apakah itu? Maknanya still standing, still smiling. Seorang wanita yang cekal dalam industri, dalam perniagaan sebagai isteri, ibu. Itu yang kita nak Kak Azhar kongsi hari ni dengan sis. Boleh sangat. Itulah Kak Azhar share lah dengan kita punya semua netizen kan. Kak Azhar ni mula-mula nak jadi artis ni. Macam mana mula-mula terjebaknya? Macam mana Kak Azhar tahu Kak Azhar ni ada bakat menyanyi? Okay, sebenarnya Kak Azhar daripada sekolah lagi kita dah biasa menyanyi dekat sekolah kan. Tapi tak adalah macam menyanyi solo kat sekolah ke apa. Cuma nyanyi ramai-ramai untuk aktiviti dekat sekolah. Tetapi bila Kak Azhar masuk college, Kak Azhar ni memang very close dengan Sasha. So Sasha ni dia bawa Kak Azhar pergi office KRU sebenarnya untuk berjumpa dengan salah seorang daripada dancer, iaitu kawan Sasha, Dino. Kebetulan ketika itu bila kita masuk je office KRU nak keluar pula dek. Dia buka je pintu, nampak kita orang. Nampak Azhar Elite kat situ. Macam tu. Tapi Kak Sasha masa tu memang dah jadi penyanyi. Sasha pelakon. Dia dah pelakon dah. Kak Azhar masih college masa tu. Then Kak Aru masuk balik. Dia nak keluar tapi dia masuk balik. Nak jumpa siapa? Kita cakap lah kita nak jumpa one of the dancer kan. So okay. Lepas tu dia kata dia cakap dengan ketika tu juga, you guys nak join tak satu kumpulan? Cakap kumpulan apa pula? Ya, diorang nak buat kumpulan lah. Diorang dah plan lah tu. Tetapi in a short while je, dalam masa lebih kurang tak sampai 10 minit, sebab diorang nak keluar kan, tiga-tiga anggota KRU tu nak keluar. So dia cuma cakap sebab Kak Azhar kan tak biasa sangat dalam dunia artis. Kak Sasha yang banyak give a talk lah dengan diorang. So kata nanti nak buat audition. So you guys nak datang audition tak? Okay. Tapi sebenarnya audition tu pun dekat satu pusat karaoke je. Ketika tu dia dengar kita orang nyanyi, make it short kan, dia jumpa kita orang and then dia kata boleh nyanyi. So tapi masa tu yang the rest Kak Azhar bawa Kak Abby. Kak Azhar bawa Kak Abby dan Kak Linda bawa Kak Wati. Okey, maknanya kelima-lima tu bukanlah kawan sebelum tu ke? Ataupun dah kenal? Tak, Kak Azhar kenal Kak Sasha dulu. Yes, kita orang best friend. Dan Kak Abby, Kak Azhar kenal dia waktu masuk sebuah pertandingan. Okay. Lepas tu untuk cover magazine. Lepas tu kenal dia, Kak Azhar tengok Kak Abby suka sangat nyanyi. So Kak Azhar kata suara pun dia sedap. So ajak lah. Tak rasa macam selesa kan dengan Kak Abby. Kak Azhar selesa, Kak Azhar ajak je. And then Kak Ari dengar suara, okay boleh masuk. Okay. Macam Kak Linda dia bawa Kak Wati. Yes. Okay. So jadi gabungan 5 orang. Itu antara ahli kumpulan yang masa utama lah, maknanya sebelum yang lain-lain. Belum. Yang itulah yang the original members of Elite. Tapi sebelum tu pun sebelum dengan Elite ni, waktu tu kita betul-betul tengah belajar. Bila masuk dengan Elite tu, dalam masa yang sama Kak Azhar ada nak cari duit pocket kan, buat model, lepas tu jadi model video clip, and then dapat pula offer model video clip untuk Fazia Latif. And ketika tu Kak Azhar juga dapat audition untuk pergi solo. Itu nak tanya tu, kenapa Kak Azhar memilih kumpulan bukan solo? Sebab kita pilih kumpulan sebab Kak Azhar boleh nampak solo ni ramai sangat artis yang kita nak kena bersaing. Tetapi bila berkumpulan ni, ketika itu kita dibimbing oleh KRU. So that's why kita pilih. Kak Azhar sendiri yang pilih untuk kat mana Kak Azhar ingin berada. Keputusan tu adalah di tangan kita. Jadi kita dah boleh nampak dah. Okay, kalau kita solo, kita boleh fikir ni 5 tahun akan datang kita akan jadi apa, kita nak ke mana. So Kak Azhar dah boleh nampak visual dia tau.
because Kak Azhar suka pandang ke depan. 5 tahun ke depan Kak Azhar akan jadi apa, jadi Kak Azhar dah nampak dah perkumpulan ni begini bagi dia. Kalau solo ni Kak Azhar akan bersaing dengan orang nama-nama sekian. Perkumpulan tak ada. Ketika tu tak ada lagi lah. Dan ketika itu pun memang ramai yang masuk perkumpulan untuk jadi artis kan. Macam contohnya macam masa tu zaman feminin sebelum Elite Feminin, kita ada Freshies, kita ada Restu, Elite. Lepas tu yang lelaki Foy2C, KRU, Nico. Memang zaman tu tengah hype kan. Betul-betul. A2Z apa semua. Semua tu kan gambar-gambar semua ni dah pernah lekat kat bilik. Ya ke? Masya Allah. I form 1, form 2 masa tu. Mina you dah jadi penyanyi dah. Ya, ada 18 tahun dah. Baru lepas sekolah. Masa join tu 18 tahun 18 tahun. Masa tu college. Lepas tu kita terus menjadi penyanyi. Dan mendapat satu peluang yang sangat besar yang orang lain tak ada ketika tu. Peluang tu datang kebetulan, lagu hit pula. Betul. Keluar je single terus hit. Terkejutlah kita. Dengan KRU pula. Memang orang kata dah ada mentor siap-siap dah. Siapa yang bawa KRU ni dah diajar untuk dia punya vokal, dia ada kelas untuk menari semua kan. Dia jaga from head to toe lah. Jadi you jadi artis, you bawa bawa diri je. Bawa diri, personality you kena macam ni, macam tu. Kena follow lah. Follow the guide yang daripada KRU kan. InsyaAllah you will success, insyaAllah. Semua artis bawa KRU tu macam produk dia lah. Kena jaga. Alhamdulillah dia jagalah produk dia. Bagaimana dia orang menjaga diri mereka sendiri. Macam tu lah KRU nak kita ni jaga diri sebaik mungkin lah. So macam Kak Azhar ambil keputusan nak jadi penyanyi seawal usia 18 tahun. Orang kata muda lagi, macam baru lepas habis sekolah terus nak jadi penyanyi apa semua. Macam mana tu family Kak Azhar, especially mak Kak Azhar, dia boleh terima tak anak aku nak jadi penyanyi, nak jadi artis? Of course. Kenapa dia tak jadi magistrate ke, lawyer ke? Betul lah tu Nina. Macam mak Kak Azhar sebenarnya tak izinkan, tapi dipujuk oleh pakcik Kak Azhar. And then pakcik Kak Azhar minat menyanyi kan. So adik mak Kak Azhar, so dia kata bagilah peluang kan. Mana tahu ada rezeki kita kan. Jadi sebenarnya Kak Azhar ni, sebab Kak Azhar masih belajar ketika tu, so ada sedikit salah faham dengan mak Kak Azhar, nak explain dengan mak Kak Azhar macam mana itu dan ini. So sangat-sangat susah. Sampailah arwah abah Kak Azhar cakap, bagilah peluang untuk Kak Azhar pilih jalan yang Kak Azhar nak. So dalam kelamaan you kena promise lah, you kena begitu, you kena begini, you jangan tu, you jangan ni, so, jaga nama baik keluarga. Maknanya kalau dah kita ambil jalan tu, kita kena jaga diri kita supaya keluarga kita lebih yakin dengan keputusan kita tu. Ya betul. Tapi itulah mula-mula tu nak struggle lah kan, nak yakinkan mak tu. Ayah tu, arwah ayah okey. Ya betul. Mak tu lah biasa. Ya betul. Mak mana dia kalau boleh tu anak aku jadi artis. Tapi bila dia dah tengok anak dalam TV tu kan, bangga lah pula. Tapi dalam masa yang sama bila kita menjadi penyanyi, amat mudah untuk kita menjadi pelakon. Sebab nama sebagai penyanyi tu dah besar. Kan, Elite tu nama besar. Jadi senang untuk Kak Azhar berlakon. Jadi Kak Azhar pun berlakon. Bila mak tengok tu okey, tak ada yang bukan-bukan sangat, pandai jaga, okey lah, bagi duit kat mak. Betul, bagi duit kat mak, bagi duit kat ayah. Lepas tu bagilah dekat pakcik Kak Azhar yang support Kak Azhar kan. Itulah dia. Itulah cerita dia lah. Maknanya Kak Azhar Elite. nak jadi Elite tu kan. Maknanya Kak Azhar sendiri dah tahu yang Kak Azhar ni ada bakat menyanyi lah. Kita rasa kita boleh lah nyanyi, tapi untuk menjadi solo tu, that's why Kak Azhar mempertimbangkan tidak menjadi artis solo, sebab kita tahu dekat mana kita berdiri. Bila berkumpulan ni seronok. Kawan yang ambil sikit part, kawan yang ambil sikit part. Jadi kita bergabung untuk menjadi satu anggota Elite, dan masing-masing ada orang kata dia punya kelebihan masing-masing. Elite ni dia tak boleh seorang, dia kena 5 orang. Betul. Sebab setiap daripada anggota Elite ni mempunyai power dia yang tersendiri. Orang ni dekat sini hebat dia, orang ni dekat ni hebat dia. Macam tu lah 5 anggota Elite ni. You tak boleh tak ada seorang, you kena ada 5. Ya, seorang pandai rapping. Betul. Seorang dia pembuka bicara. Ada aura dia. Aura masing-masing. Elite ni dia ada aura tau. Elite dia kalau pergi solo lain, kalau pergi berlima tu aura dia lain. Betul. Itulah membuatkan Alhamdulillah
kekal sehingga hari ini. Macam baru-baru ni pun kan bangga tau. Sis sebagai peminat Elite sampai sekarang pun masih lagi melihat semua konsert baru ni. Macam mana konsert tu Kak Zah berjalan? Konsert ni berikan tekanan tau dekat Kak Zah. Ya ke? Semua orang tahu yang Elite ni orang selalu mempertikaikan daripada segi vokal kan. Tetapi apa yang kami ambil adalah sebagai satu cabaran. So kita masuk kelas vokal. Memang kelas tengok vokal. dekat IG semua kan. Hari-hari pergi praktis tu. Practice makes perfect. Yes. So alhamdulillah masa konsert kita dah nampak hasil dia. Okay. Yes. Memang berlainan. Dengan adanya 5 anggota Elite ni, so dengan hadirnya vokal-vokal yang berbeza. Dia tak sama, vokal Kak Azhar lain, vokal Kak Sasha, Kak Wati, Kak Abby, Kak Linda lain. Jadi bila digabungkan, hasil dia kita dapat. Daripada kelemahan, banyak-banyak kelemahan yang kita boleh tutup antara satu sama lain. Itu yang membuatkan Elite ni berlima dan dapat menghasilkan konsert. Sebab bagi contohnya bagi Iman Tang sendiri, dia sangat choosy memilih artis untuk melakukan konsert, tapi Elite berjaya lah membuktikan hari ini Elite dapat menghasilkan satu konsert yang besar dan sangat berprestige. Itu yang kita nak. Orang nampak bakat kita orang. Orang kata apa, masih lagi berdiri sama tinggi dengan bakat baru. Ya, betul. Yang bestnya stamina tu Kak Zah. Yang pentingnya stamina tu masih balik ada. Sakit badan tak tahu ke? Ni apa masa konsert tu menyimbau tak? Menyimbau tak masa 20 tahun lepas kita orang macam ni hari-hari. Tapi berbeza juga. Sebenarnya Nina, kita terpaksa akses orang kata macam ni melakukan banyak benda lah, jogging, exercise, nak dapatkan stamina, untuk mendapatkan menghasilkan satu benda yang nak nampak best di mata orang tu is not easy. Betul. Bukan mudah, bukan satu benda yang mudah, tetapi berjayalah. Alhamdulillah. Sebab ada latihan kan. Masa konsert berapa lagu? Berjaya? Berapa lagu dah 21 lagu, 24 macam tu lah. Ya Allah, dalam masa berapa bulan kita ada praktis? 3 bulan. Dan konsert itu dalam 2 jam, 3 jam? 2 jam. 2 jam. 2 jam. 24 lagu, 2 jam. Ya Allah. Yeah. Kalau tak ada stamina tu Kak Zah. Kalau tak ada stamina tu. Azab lah. Tu yang tapi balik tu sakit badan jugalah. Orang tua kan. Sakit badan. Tak apa Pengsan masuk hospital pun ada. Iya ke? Ya ada masuk. Kak Amy. Kak Amy masuk hospital. Yang masuk hospital pun ada. Sakit badan, demam semua ada. Tak apa Kak Zah. Yang pentingnya kan kemahuan tu nak lagi kan. Kita rasa macam kita masih ada peminat. Sebab Elite masih ada peminat sampai sekarang. Alhamdulillah. Kalau kata tak buat konsert, tak ada, memanglah lagu baru memang tak ada kan. Yang the latest alhamdulillah. Betul. Alhamdulillah. Tapi lagu-lagu yang lama Elite tu sampai sekarang nyanyilah lagu apa pun sampai sekarang orang ingat. Yang best tu sebab masa konsert kan kita tak ada prompter untuk peminat yang datang. Peminat yang datang, dia dah kena tahu lagu Elite tu dalam kepala mereka. So they sing together. Betul. Bila mereka menyanyi bersama-sama tu, menaikkan lagi semangat kita orang yang berlima ni dekat atas pentas. Dah tak tahu dah apa-apa yang jadi tu jadi je lah. Apa yang kita orang nak tahu adalah menghasilkan satu benda yang special, istimewa untuk semua peminat yang hadir ketika itu dan untuk family kita yang hadir, untuk semua orang untuk gembira malam tu. Tak ada niat apa, tak ada niat untuk bertanding dengan orang lain ke apa. Betul. Tetapi hanyalah untuk menghiburkan semua peminat-peminat Elite. Yes. Tak kisahlah sakit badan ke, tak masuk hospital ke, janji tiket sold out. Ada ke perancangan nak buat lagi ke lepas ni? Tak pasti, tapi show-show biasa tu ada. Dan insyaAllah adalah nanti mana tahu Coklat Albak boleh panggil Elite betul bos. Kan kita tanya bos, mana tahu panggil Elite kan Coklat Albak kan. Ya betul. Banyak event ni kan. Banyak insyaAllah. Okay. Tapi orang kata apa, yelah bila kita dah dalam industri ni Kak Zah. Lagu apa Cok? Lagu apa yang Nina tahu lagu Elite? Banyak. Nyanyi sikit nak dengar. Tadi dah nyanyi 4 lagu dah. Nina pandai nyanyi. Kalau kita pergi mana-mana show sama-sama ada Nina nyanyi. Nyanyi sikit. Nina nyanyi suka, sikit sekarang. Itulah Nina suka lagu yang macam orang kata apa, tak nak sedih. I suka macam oh manisnya
manisnya senyumanmu. Teng 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 Compet. tereng. Kita tak suka lagu sedih. Betul. Kita suka lagu gembira. Tapi lagu, kalau lagu sedih tu yang selalu melekat dekat hati peminat tu, macam lagu Trauma kan. Actually lagu Elite ni sebenarnya kalau dengar betul-betul, dia memberi semangat untuk semua para wanita-wanita di luar sana. Memberi semangat kalau ditinggalkan boyfriend ke, ditinggalkan kekasih, ditinggalkan suami, macam mana nak bangkit balik. Memberi semangat kepada wanita di luar sana. Tu dia. Sebab itulah ramai para wanita kat sana rasa macam dekat je Elite ni kan. Dekat, rasa macam Elite tu lah diorang. Diorang tu adalah lah Elite. Gitu. Betul. Ramai juga kawan-kawan artis yang buat video parody Elite, lagu-lagu Elite tu macam happy lah. Datuk Sri Siti Nurhaliza pun ada juga buat parody untuk untuk lagu Elite. Kita rasa happy lah sebab kawan-kawan artis memberikan sokongan kan. Betul. Kawan-kawan pelakon, Nabila Huda, Nat Zaina, ramai sangat support kita. Kita macam, this is the place that I should thanks untuk mereka. Di kesempatan ni Kak Azhar juga ingin mengambil kesempatan lah untuk mengucapkan terima kasih kepada semua kawan-kawan artis yang memberi sokongan. Macam Nina sendiri bagi sokongan nak buat konsert All the Best. Itu kita rasa macam tak sangka lah. Tak sangka lah. Sampai macam tu sekali Elite di mata ramai orang. Okay, itu Azhar Elite. dalam Elite. Okay. Kalau Azhar sebagai seorang pelakon pula. Okay. Macam mana bermulanya dan kalau Kak Azhar masih ingat apa lakonan pertama Kak Azhar? Okey, lakonan pertama Kak Azhar untuk watak utama. Sekejap betul ke Tak apa, betul kan dulu. Betul kan you? Kita. Betul? Gitu. Okey, untuk watak utama Kak Azhar, Tirai Sutera bersama dengan Datuk Rosyamno. Ya, tahu cerita tu. Tirai Sutera, cerita pasal model dengan Susan Menon, Datuk Susan Menon, Susan Lancaster. Itu adalah apa orang kata yang membawa Kak Azhar ke dunia lakonan. Lepas tu satu filem. Ada yang tak boleh buat, ada yang bagi dekat orang lain tawaran yang kita tak boleh buat, kita pas. Disebabkan jadual Elite tu terlalu padat. Sebenarnya. Maksudnya keutamaan Kak Azhar memang Elite. Yes. Kak Azhar memang keutamaan Kak Azhar adalah Elite. Selepas habis je maksudnya kontrak Kak Azhar bersama Elite, barulah Kak Azhar betul-betul all out dalam dunia lakonan. Dalam drama Maria Mariana, Sembilu Kasih, 5 tahun dekat semua stesen TV yang ada dekat Malaysia ni. Itu adalah Kak Azhar punya best achievement lah. Sembilu Kasih ditayangkan di semua stesen TV di tanah air. Betul. Sebagai Mariana. Ziana kan? Ziana Zin, karakter Ziana Zin tu amat sinonim dengan Kak Azhar. Bagilah dialog sikit. Dialog Mariana tu. Lagi-lagi Kak Maria. Lagi-lagi Kak Maria. Habis, Ana ni macam mana, Mak? Tengok tu hebat Nina ni. Nina tu sambung dia. Sambung je kan. Bagus. Memang masuk sini ya. Itulah dia. Banyaklah Kak Azhar terlibat dalam parodi Meletop. Lepas Kak Azhar mengacarakan juga rancangan jual beli barang kan dekat Go Shop dan sebagainya. Sampai dah sekarang ni masih lagi mengacara juga, tetapi untuk dinner show itu je. Kalau berlakon tu Kak Azhar dah selektif lah. Sangat selektif. Kak Azhar bukan tak boleh berlakon selektif lagi. Selektif dari segi apa? Selektif daripada segi masa sebenarnya Nina. Kak Azhar tak ada banyak masa. Alhamdulillah sampai sekarang tawaran tu masih ada. Kak Azhar masih lagi menerima tawaran dan betul-betul tak sangka terpilih dalam top 10 untuk ABPH. Itulah. 37. Kita bagi tepukan Thank you semua. Terpilih top 10 ABPH. Bukan senang 10 yang terbaik. 10 yang terbaik yang popular. Dan tahun lepas untuk ini adalah satu anugerah yang Kak Azhar rasa sangat berprestij untuk semua pelakon-pelakon dekat tanah air kita ni, terpilih untuk anugerah Sri Angkasa. Yes, betul. Okay, Kak Azhar terpilih untuk top 5 dan kalahlah. Itu kategori kalah apa Azhar? dengan Datuk Fauziah Nawi.
Tak apalah, kalah yang bermaruah lah. Pelakon wanita? Bukan, pelakon radio terbaik. Yes, pelakon radio terbaik. Bukan senang Kak Azhar. Bukan senang. Bila dah terpilih tu, maknanya bakat you dinilai. Alhamdulillah, bakat you dinilai. Jadi setelah beberapa tahun menantikan mendapat pencalonan pun susah. Betul. Tetapi bila sekarang ni dah dapat pencalonan tu, rasanya even you tak menang pun Tak apa. You bertanding, you berdiri tu dengan orang-orang yang hebat. Bermakna you salah seorang yang orang hebat juga. Sebenarnya bergandingan kalau pertandingan apa semua ni bukan apa Kak Azhar. Kita nak bagi semangat untuk Bagi kita semangat ni untuk diri kita. untuk lebih berkarya. Orang betul. seni ni kita kalau bukanlah kita nak sangat. Betul. Tetapi kalau orang bagi kita top 5 ke top 10 ke, Jadilah. itu pun kita rasa macam semangat. Lepas tu kita nak bekerja lebih kuat. Betul. Kita nak berkarya lebih. Betul. Itulah sebagai orang seni ni mula dengan menyanyi, dah menyanyi dia berlakon pula, tak puas hati dia jadi MC pula. Macam tadi Kak Azhar kata MC event-event. Ya, MC event. Itulah MC tu bukan senang tau. Kita nak berdiri depan halayak ramai. Kan. Live apa semua. Nak buat kelakar kadang-kadang tak jadilah, macam-macam. Ada Kak Azhar. Ada. Apa ni? Kenapa tak gelak, tak kakak kita kan? Lepas tu depends juga, ada event-event yang protokol. Banyaklah event yang protokol yang Kak Azhar pernah buat yang dihadiri oleh pembesar-pembesar negara kita. Cuma itu adalah profil lah. Cuma dalam lakonan Kak Azhar pernah bergandingan untuk 3 buah negara. Wow, untuk 3. Masa tu Kak Azhar mewakili Malaysia. Kak Azhar dan seorang pelakon Indonesia dan juga seorang pelakon daripada Singapura. Indonesia 2 orang. Untuk tayangan di TV Indonesia dan juga Singapura. Wow, international. Alhamdulillah. Itu kita punya profil lah buat kenangan kan. Bila kita tengok, bila kita dah usia-usia macam Kak Azhar sekarang ni, Kak Azhar just memang bukan kata tak berlakon, hanya berlakon memang selektif lah untuk tengok karakter yang diberikan. Lepas tu berlakon tu daripada segi masa Kak Azhar memang sangat-sangat pack. Bukan pack apa pun, pack dengan aktiviti elit lah, dengan juga pack aktiviti Kak Azhar sendiri. Berlakon tu dah jadi belakang. Kalau ada masa yang sesuai, dan Kak Azhar buat. Kalau tak ada, have to ni lah. Sebab kalau you all nak tahu kan, Kak Azhar bukan setakat bidang seni tau, bidang perniagaan. Dia ni ligat aktif. Sama macam Nina lah. Tapi Kak Azhar lagi aktif lagi. Sebenarnya Kak Azhar lagi dulu daripada Nina, dan juga kadang-kadang ada banyak peniaga-peniaga yang artis-artis yang dulu-dulu kan. Kita antara pioneer lah. Kak Azhar mula-mula tu Kak Azhar jual apa? Boleh share sikit? Sebenarnya kenapa Kak Azhar macam nak start berniaga? Kak Azhar sebenarnya tak berminat langsung dalam dunia perniagaan. Kak Azhar jujur bagi tahu ada satu ketika tu Kak Azhar ni miscarriage. Miscarriage. Duit Kak Azhar ketika tu ada dalam RM2,000 je tau. Itu pun duit syuting dapat tau. Kena pakai bantai. Duit syuting dah ada tinggal RM2,000 je balance dalam bank. So bapak arwah abah ni datang. Kata, abah nak bagi duit tak ada. Ambil produk ni pergi jual. Jual apa? Produk sejuk pula tu bapak Kak Azhar suruh jual. Masya Allah. Betul. Kak Azhar dulu jual bedak sejuk. Kak Azhar cakap, abah ni takkanlah kita artis ni, takkanlah nak jual bedak sejuk kan. Lepas tu bapak Kak Azhar kata, nak ambil, tak mau sudah. Lepas tu Kak Azhar kata, tak apalah, macam ni lah Kak Azhar try lah jual. Kak Azhar masuk dekat dalam laman sosial Kak Azhar, siapa nak beli bedak sejuk kita, kalau tak nak beli pun tak apa. Kak Azhar cakap macam tu lah. Lepas tu terkejut lah Kak Azhar tulis nombor kan. Azhar elit lah pula berniaga bedak sejuk. Bedak sejuk. Tapi dalam fikiran Kak Azhar ketika tu, Kak Azhar just nak buat duit sampingan je. Lepas ni lepas Kak Azhar baik daripada miscarriage tu, Kak Azhar berlakon lah balik kan. Tapi dalam masa sama Allah nak bagi rezeki. Bagaimana Kak Azhar berlakon, dan Kak Azhar bukan berlakon, maksudnya berniaga. Tiba-tiba daripada jual bedak sejuk je, terus betok lah bedak sejuk tu. So jadi artis pertama yang menjual bedak sejuk. Azhar Elite. Azhar Skull Powder. Lepas daripada bedak sejuk, Azhar keluarkan Azhar Elite Telkom. Telkom tau.
Yang berasaskan bedak sejuk, yang merawat jerawat, jeragat semualah. Lepas tu buat tudung pula. Kita pun ada sahabat baik kita, Yat Hamzah. Yes. Dia ajak Kak Zah berniaga. Dia lah yang mula-mula tarik Kak Zah berniaga dekat Busana Mall. Jadi Kak Zah pun, Kak Zah siap, Kak Zah ni ada bedak je, tak apa Kak Zah. Dan Kak Zah ambil tudung daripada orang lain. Kak Zah jual. Dah daripada 3 minggu macam tu Kak Zah berniaga. 3 minggu. Dan Kak Zah dapat offer berlakon daripada Haji Zil. Duit yang Haji Zil bagi Kak Zah tu, Buat berniaga. Kak Zah buat berniaga. Kak Zah masuk kedai, Kak Zah terus berniaga. Dan sampailah hari ni berkembang lah. Buat sejadah, satu Malaysia pakai. Betul, sejadah. sejadah. Lepas tu buat kek. Alhamdulillah diterima. Terima kasih kepada semua rakyat Malaysia, rakyat Singapura dan semua yang dah beli barangan-barangan Kak Zah yang sentiasa ada lah. Kak Zah bersyukur lah sebenarnya bila kita buat apa saja, ada ramai rakan-rakan artis yang turut membantu, yang diorang beli, diorang keluarkan dekat laman sosial. Itu yang membuatkan kita punya bisnes tu berjalan dengan sangat baik. Kak Zah bersyukur lah, bersyukur sebab ada rakan-rakan yang baik. Macam kawan-kawan yang tengah tengok ni semua. Sebab Kak Zah pun baik. Allah Akbar. Itu yang kita rasa Allah tu kan maha baik. Kan Allah tu maha baik. Jadi Kak Zah percaya kalau kita baik dengan orang, Allah akan hadirkan perkara-perkara yang baik. Walaupun dalam masa yang sama ada perkara-perkara yang Kak Zah, yang orang tak tahu kesedihan kita, tapi Allah jalurkan terlalu banyak kebaikan. Tak tahulah nikmat, setiap nikmat daripada berniaga tu memang best. Maknanya Kak Zah tak ada pun minat nak berniaga mula-mula. Mula-mula tu Nina memang tak ada. Just untuk orang kata nak cari income lah kan. Tapi sekarang ni income Kak Azhar lebih kepada nyanyian ke lakonan ke meniaga? Meniaga. Tengok. Meniaga. Memang meniaga. Dan the latest produk Kak Azhar adalah cake chocolate moist. Betul. Minum sekejap Nina. Tengok. Minum dulu. Duk tengok daripada tadi coklat Albak punya air mocha kan. Minum dulu. Ingat kod tak ada harga lagi. Dah harga dah kan, banyak kita bercakap. Weh sedap. Sedap nak bawa balik. Sedap nak bawa balik kan. Rasa mocha dia tu kan. Sedap sangat. Rasa dia, orang kata serba cukup. Yes. Tidak terlalu pekat. Dan tidak terlalu orang kata manis. Rich sangat. Dia memang mixture yang sangat-sangat best. Just nice. I love it. I nak satu. Nak beli sat lagi. 3 bagi kat you. Seronok sangat tu. Seronok sangat Bukan tu. apa, coklat Albab ni, kalau Kak Zah cerita pasal coklat Albab juga ada. Anak Kak Zah, kalau pergi restoran, kan ada kadang-kadang dia pun jual letak-letak kan. Ya. Ambil dia. Ambil tak cukup satu, ambil lagi satu. Coklat Albab ni dah besar nama dia kan. Betul. Di kalangan kanak-kanak dan mak kanak-kanak. Dia sebab apa kanak-kanak suka, sebab coklat dia tu. Coklat dia tu tanpa gula putih. Jadi dia tak adalah manis sangat. Dia berlemak. Sedap. Ni bukan sebab kita ni kan. betul. Tapi memang betul sedap. Betul sedap no? Kali ni mocha. Habis aku telan. Nanti Kak Azhar kena try dia Brazilian coffee dia pula. Yang ni yang the latest Kak Azhar. Brazilian coffee. Mocha dia sedap. So yang ni? Yang ini coklat. Coklat. Belgian chocolate drink. Yes. Yang ni yang famous ni. Ini yang ni. mula lah. Abang famous. Abang sulung, adik nombor 2. Ini adik bongsu. Yes, I should try. Memang kena cuba. Dulu kadang-kadang orang kata coklat Albab, saya kadang tak minat coklat. Tak apa, go for mocha. Tapi sekarang ni tak ada mocha. Go for coffee. Rasa dia just nice. Dia macam sedap lah. Sedap. Sebab kita lagi satu local product kan. Maksud kita sokong local product. Yes. Hebat. Kalau orang berniaga kan macam mana pun. Ya, selit juga. Selit juga. Tapi memang betul pun. Ya, betul. Memang betul, sedap. betul. Memang patutlah kita kena ada dekat rumah. At least hebat. 3 kotak. Ya, satu. Setiap rumah kena 3 kotak. Gitu. Betul hebat. Itulah macam Kak Azhar kan berniaga. Pernah tak kadang kena sabotaj ke? Kak Azhar, orang curi duit Kak Azhar. Ya. Masa berniaga tu. Ya. Masa berniaga kek. Dia tukar QR. Masyarakat. Staff. Staff. Staff tukar QR dia. Staff tukar QR, orang banyak dekat company kita kan.
Tapi masuk puluhan ribu Bukan sikit, puluhan ribu. Tapi Kak Azhar rasa benda yang ini adalah satu pengajaran yang sangat berguna untuk Kak Azhar. Untuk mereka di luar sana, kalau berniaga, adik-adik akak semua, tolong bayar zakat. Masa tu Kak Azhar bagi tahu terus terang Kak Azhar memang dah berniat dah nak bayar zakat, tapi nanti sekejap. Sat lagi. Faham? Lepas tu memang nak dah cakap balik daripada meniaga ni, nak kena bayar ni. Niat tu dah ada. Belum tapi dah balik lah lupa pula. Pergi buat benda lain. Dan dalam masa sama Allah 3 bulan je Allah bagi satu je jentik duit Kak Azhar tengok loss puluhan ribu. Kak Azhar, Allahu Akbar. Dan kalau kita tengok balik, itulah jumlah yang sepatutnya kita bayar dekat zakat. Kalau Kak Azhar tengok balik, hilang tu ya. Dan bagi Kak Azhar sedih, tapi itu adalah satu benda yang harus Kak Azhar ambil jadikan pengajaran. Sebagai seorang peniaga, you jangan ambil sambil lewa. Kalau you dah ada niat, go buat, bayar zakat. Lepas tu bisnes Alhamdulillah. Tapi cuk Kak Azhar, macam masa yang kejadian tu, Kak Azhar tangkap dia. Kak Azhar tangkap. Itu yang dia tengok ada mengamuk dalam IG tu. Kak Azhar tangkap dia. Kak Azhar tangkap dia sendiri. Itulah Kak Azhar. Yelah, Kak Azhar memang tak pergi kadang-kadang. Yelah, Kak Azhar pun banyak tugas. Kadang-kadang nak buat itu, nak buat ini. Harap ke staff kan Kak Azhar. Itu yang letak staff yang paling Kak Azhar percaya. Jadi Kak Azhar sangat percaya dia. Sebab dia bagus sangat. Dia buat kerja dia bagus. Perfect. Seperfect dia ambil tapi Kak Azhar. Tapi kita tak tahu kadang-kadang ujian tu Kak Azhar Tapi pelajaran kita supaya lebih berhati-hati. Sebab every details kita tahu kat mana duit kita pergi. So Kak Azhar mungkinlah benda yang kita tak jangka di luar jangkaan. Tapi itu adalah satu peringatan daripada Allah Ta'ala. Semakin kita, orang kata, lepas tu rasa macam bengang lah duit kita. Yelah, kan. Produk habis. Penat tau. Ya, sebab Kak Azhar buat sendiri tau. Letih. Lepas tu staff Kak Azhar, Ayu check. Ayu ada depan ni check. Staff Kak Azhar yang curi duit tu kita bawa. Kita bawa depan. Duduk depan ni. Tapi masa tu kita tak tangkap dia lagi tau. Dengan dia lah. Ya, berhadapan dengan dia. Kenapa ambil duit Kak Azhar? Dia kata sebab dia nak bayar hutang along dan sebagainya. Bukan cara macam tu kan. Kalau minta insya-Allah Kak Azhar bagi. Ya, mungkin kalau tak banyak pun kita usaha tolong kan. Jadi memang selalu kita baca-baca je kawan-kawan kena tipu. Ini Kak Azhar. Sebab Kak Azhar jarang kena tipu. Betul. Aku ni jarang kena tipu, tapi budak ni boleh menipu kan? Ujian kan, Allah nak bagi orang ujian. Orang yang dekat lah tu. Ya, orang yang kita rasa dia manager dekat Kekza masa tu. So dia tipu sampai beberapa bulan. 4 bulan. 3 bulan saja. Dia boleh collect berpuluh ribu. Dia pula nak beli Velfire. Selepas itu dengan perniagaan Kekza, tetapi dia pula tetapi sebabkan kita ni lepas tu dia hilang. Husband Kak Azhar kata better keluar, maksudnya jangan sampai nampak dia. Kalau nampak nanti tak seronok jadi lain. Lepas tu kita ni penat niaga ni, Dek Non, penat. Betul penat. Bukan mudah niaga ni. Ribut ke apa semua kita dah jalan. Kereta rosak semua kita jalan je. Tetapi bila kita kena tipu tu, Kak Azhar macam tak bernafas pun ada. Tapi dalam masa sama tu kita cakaplah dengan Allah. Kita redha lah. Nak buat macam mana? Dia tak mungkin dapat bayar duit kita. Tak mungkin. Okay, bye. Ada satu kawan Kak Azhar kita report polis. Tapi polis bagi tahu undang-undang atas scammer ni sangat macam mana nak cakap dia tak kuat kuasa sangat. Tak kuat sangat. Hmm. Itu salah Kak Azhar. Di atas kecuaian kita. Kecuaian kita. Jadi hati-hati untuk para peniaga dekat luar sana. You mesti hati-hatilah. Betul. It's okay to be bossy sikit untuk selamatkan duit you. Sebab duit ni yang kita nak bayar staff-staff kita yang lain. So dah bagi tahu macam-macam pun staff tu dia buat je.
And then at the end kebetulan ada satu orang ni call, dia kata Kak Azhar, saya kena tipu dengan staff Kak Azhar ni juga. Company saya begini. Lepas tu kita pun pergilah buat report kan. Buat report memang dia ada 16 kes. Allah, sebelum tu 16 kes yang staff Kak Azhar yang ni. Sebelum dia kerja dengan Kak Azhar tu, dia dah buat 16 kes dah. Dia dah biasa Kak Azhar. Dia dah terbiasa. Tapi dia orangnya sangat baik. Manis semut mulut tak dia. mati. Betul. Tapi maknanya dah kejadian macam tu. Kenalah. Memang kenalah topik ni dengan Kak Azhar. Still standing, still smiling. Kak Azhar memang tak give up Tak give up. Masih teruskan walaupun dah kena. Tapi masa tu memang pening lah juga. sekejap, Macam mana kita nak bayar staff kita kan. Sebab tu kita kena ada simpanan lah. Simpanan kita gunakan untuk bayar staff-staff yang lain. Saya cakap dengan staff tu, tak rasa bersalah ke? Ni apa tindakan undang-undang? Ambil. Dah dia kat dalam sekarang. Oh ya. Tapi bukan atas kesalahan tu daripada kes Kak Azhar. Kak Azhar bersama-sama dengan pihak polis berjaya menangkap beliau di atas kesalahan previous. Lain juga. Previous sebenarnya. Previous. Dia tak apa orang panggil bukan ditangkap tu atas kesalahan menipu Kak Azhar je, tapi atas banyak kes dia. Banyak kes dia. Menyelesaikan kes polis lah. Dah jadi Inspektor Dah Aliza pula. Inspektor pula. Dalam pada duk buat kek-kek inspektor pula. Ya, Alhamdulillah. Tapi saya rasa tak ada masalah pun. Kita sampai jumpa juga dekat balai. Cakap, polis pun cakap, ada apa-apa sekiranya bagi ucapan pula nak bagi Kak Azhar. Budak tu cakap nak minta maaf ke apa. Dia cakap lah, minta maaf Kak. Macam tu kan. So okey lah, Kak Azhar ni jenis yang tak simpan. Apa yang orang cakap Kak Azhar, Kak Azhar perbuatan dia tu, bagi Kak Azhar itu adalah proses pembelajaran untuk Kak Azhar sendiri. Bukan untuk orang lain. Tetapi dalam masa sama Kak Azhar tunjukkan dekat staff-staff Kak Azhar yang lain, kita jadikan si A ni sebagai kita punya mata pelajaran yang paling berguna. Esok-esok diorang ada bisnes sendiri, diorang kena hati-hati. Betul. Hati-hati dalam bisnes diorang. Sebab ialah bisnes kita yang build, kita yang nak grow. It's not easy, Nina. Kita merata kita buat bisnes kan. Ya, Kak Azhar ni orangnya rajin lah. Kalau boleh Kak Azhar kalau nak cerita, kalau meniaga masa tu Kak Azhar, beberapa bulan Kak Azhar tak ambil gaji Kak Azhar tau. Gaji sendiri kita tak ambil sebab kita nak bayarkan gaji-gaji staff kita. Sampai rezeki tu tak pernah salah kan. Jadi Kak Azhar dapat offer, review, produk. Duit tu lah yang Kak Azhar sada Kak Azhar, diri Kak Azhar. Tapi Kak Azhar akan make sure gaji-gaji staff Kak Azhar semua akan dapat. Semua dah dah ada. Sebab mereka juga ada tanggungjawab masing-masing, komitmen diorang. Diorang ada parents tau untuk disara kan. Jadi apa-apa pun Kak Azhar utamakan kebajikan staff lah. Baru diri kita sendiri. Sebab kita dah biasa susah. Jadi kita tahu macam mana susahnya diorang pun datang kerja dengan ikhlas, dengan jujur. So happy lah. Dapat tengok orang happy. Sebab tu you still standing until now. Alhamdulillah. Berkat doa-doa kebajikan, budak ni juga bekerja apa semua kan bukan senang Kak Azhar it's not easy. Kita bekerja pula dengan suami kan. Bekerja dengan suami ni Nina faham lah. Saat lagi aku bercekau pula. Yang tu biasa. Itu tak betul. Tapi kalau tak bercekau tu yang kadang-kadang kita pun pelik juga kan. Gaduh pula hari ni. Sebab bisnes ni kita buat bersama dengan suami isteri. Kak Azhar buat bisnes mesti kena ada sokongan suami. Betul. Blessing from suami tu penting. Kan. Dan Kak Azhar terapkan juga, Kak Azhar seronok untuk share. Walaupun Kak Azhar ni biasa-biasa saja, tapi kalau kita buat bisnes tu dia akan boom. Contoh pedak sejuk. Lepas tu sejadah. Lepas tu kek. Sebab dapat dapat sokongan yang penuh daripada suami dan juga mak, doa mak. Doa mak tu magic. Magic sangat. Kalau Kak Azhar berniaga dekat mana-mana, dekat event, contohlah ni Kak Azhar share, kek kita masih ada banyak. Satu call je Kak Azhar cakap, call mak, tolonglah doa habis hari ni mak. Tolong mak, habislah. The power Nina. of doa Doa from mak. the mother. Yes, doa mak. Tolong mak, habis
habis. Dia akan habis. Memang akan habis, insyaAllah. Akan habis. Nina sendiri tengok. Ya, betul. Nina sendiri menyaksikan bagaimana kita berniaga kan. Berniaga. Barang Kak Azhar selalu habis tak? Habis. Dia punya magic tu lah. Call mak. Mak, ni ada barang ni. Katakanlah ada 20 barang sebut. 20 barang tak habis lagi. Benda tu kita magic, kita doa tu, kita kena betul-betul doa tau. Spesifik lah. Spesifik, mesti doa. Ya Allah ya Tuhanku, ni contohlah yang Kak Azhar amalkan ya. Katakanlah ada 47 kek lagi. Ya Allah ya Tuhanku, saya ada 47 kek saja lagi. Saya nak habis dalam masa 1 jam tanpa saya perlu berpenat-penat. Okay. Saya tak, kadang-kadang kita penat kan berniaga nak forcing people. So tanpa perlu saya berpenat-penat. Habislah. Habis ya Kak Zah Habis. Oh yang tu cara dia tu kena magic. spesifik. 47 kan? Ada 47 kek. Sebut 47 kek. Kita kena beritahu Allah. 47 kek. Hari ni ada 300 kek. 300 kek ni mesti habis hari ni ya Allah. Habis. Saya tak nak bawa apa satu balik. Allah akan habis. tentukan cara Tolonglah macam ya mana. Allah. Rayu Allah. You do tahajud. Buatlah duha. Kalau boleh continue lah. Walaupun kita tak perfect. Kadang-kadang tertinggal juga. Tapi at least you buat. At least you berdoa pada Allah. You talk to Allah. Everything insyaAllah miserable your life hilang. Itu magic. Itu magic. Seronok sangat. Cerita dengan Allah. Sakit hati. Pedih hati. Kenapa diuji macam tu. Tapi dalam keadaan yang between you and Allah saja. Itu magic Nina. Sangat magic. Belum lagi lah Kak Azhar harap-harap lah Kak Azhar nak bisnes Kak Azhar ni berkembang kan, nak sehebat macam Choco Alba hebat. Mereka adalah orang-orang hebat. Kak Azhar pun hebat. Ya, kita setiap daripada kita ni ada kehebatan masing-masing. Macam Nina hebat. Hebat. Orang yang hebat semua orang kenal Nina. Ya, kan? Jangan kita Kak Azhar, hanya perlu Kak Azhar kembang ni Kak Azhar kembang. kita hanya perlu rajin je, extra rajin je. Extra rajin. Minta Allah tolong guide kita. Kalau kadang-kadang kita ni tak kuat, kita pun masih lagi sebagai hamba Allah, kita masih lagi kadang-kadang kita ni iman kita kan turun naik kan. Hari ni naik. Ya, jangan peduli tentang tu. Kita peduli tentang peribadi kita dengan Allah saja. Ikhlas kita. Betul. Nak bantu keluarga, nawai tu kita kena betulkan, and Allah will make it easier in your life. Gitu dah penceramah pula. Tak, tapi ni memang betul. Just sharing sebab Kak Azhar rasa ramai orang kat luar sana selalu Kak Azhar tengok kadang-kadang Kak Azhar hardly share masalah Kak Azhar di dalam laman sosial. Bagi Kak Azhar, masalah Kak Azhar adalah masalah Kak Azhar yang orang tak perlu tahu. Cuma kes kecurian tu memang I have to let people know lah sebab tak nak orang lain terkena. Tetapi masalah keluarga, masalah putus cinta, dulu Kak Azhar pernah divorce, there is no one know. Itulah kita nak sentuh sikit. Ya, tak ada orang tahu. Betul. 1 tahun Kak Azhar divorce, Kak Azhar buat bodoh je. Orang tak tahu. Kuat Kak Azhar kan. Macam Kak Azhar sentuh tadi kan pasal kalau berniaga kena ada blessing from mother, from husband, suami tu yang penting apa semua. Itulah Kak Azhar cerita sikit pasal perkahwinan Kak Azhar. Boleh. Kak Azhar sebab Kak Azhar dulu pernah berkahwin. Sebab yang ini yang dengan Lan adalah kali Azlan kedua. yang kali kedua. So sebelum ni Kak Azhar pernah berkahwin kali pertama. Melalui proses penceraian. Lepas tu kahwin pula kali kedua. Betul? Yang proses tu. Proses dia. Dia pengalaman dia berbeza. Perkahwinan yang berbeza. Masing-masing ada kebaikan. Dia 2 husband ni bercerita. Takut pula aku. Tak apa Kak Azhar. Okay. Previous marriage. Memang semua umum tahulah Kak Azhar kahwin dengan ex-husband Kak Azhar, Ehsan, anak TYT Sarawak. So tak seperti yang kita inginkan. Sebab Kak Azhar masa tu umur Kak Azhar berapa? Kak Azhar 23 tahun. Muda lagi Kak Azhar PJJ, perkahwinan jarak jauh lah. So Kak Azhar tak galakkan lah masa tu Kak Azhar masih lagi dengan elite lagi. Bercita-cita dia pelakon, tak puas lagi. So dalam masa sama Kak Azhar sebenarnya dah bergelar isteri. So Kak Azhar sepatutnya memfokuskan diri Kak Azhar untuk suami Kak Azhar. And then bila Kak Azhar bercerai and Kak Azhar mempunyai yang satu benda yang orang tak tahu kat luar sana. Kak Azhar kahwin berapa tahun sebelum bercerai? Dengan my ex 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Hati tu pecah.
Pecah. Kak Azhar lost, Kak Azhar tak syuting, Kak Azhar rasa macam dunia syuting ni yang membuatkan Kak Azhar menjadi rumah tangga Kak Azhar porak-poranda dunia industri. Sampailah Amiza Aznan call Kak Azhar, kau berlakon balik, kau ni bla bla bla. I still remember Amiza lah orang yang pertama yang, babe, kau kena ganti aku juga. Kau kena juga. Betul. Uli aku tak nak. Kau kena ganti. Tak fokus kan macam mana nak Macam mana aku ni? Macam orang gila. Kak Azhar pula jiwa dia macam mana? Emosinya. Emosi wak. Kita kan pelakon. Emosi pula sensitif. Lepas tu, hati pecah lah. Orang yang pernah melalui proses penceraian tu. Saya muda ketika tu. 28 tahun? 28 tahun. Saya rasa macam, ini ke saya kena lalui, ya Allah, apa benda lah, lost. And then bila dah berlakon balik, sampailah saya berjumpa dengan Cik Azlan kita. Cik Azlan. Orang kampung saya. Orang Taman. Orang kampung saya. Orang Sungai Petani Kedah. Azlan Ilit berkahwin dengan orang kampung I. So pelik dia. Azlan dia muda sikit daripada Azhar, tapi pemikiran dia matured kan. Dia matured. Nida pun kenal kan, kita memang kawan baik juga. So dia tak macam umur dia. Betul. Kelakar tak? Kita pula nak dengar cakap dia kan. Macam pelik dia pula lah. adik, dia pula abang. Macam lahir salah tahun ke? Tapi siapa tackle siapa? Ya Allah, gatai Kak Azhar. Kak Azhar gatai. Miang Kak Azhar pula gatai. Oh, miang tu. Elok sangat. Dan after 6 tahun bercerai, bukan setahun Kak Azhar cerai, Kak Azhar jumpa Azlan, tidak. Masa berusia 34. Ya, Nina. Memang elok lah kalau nak gatal Kak Azhar. Ya, memang miang betul Kak Azhar. Kak Azhar pula message dekat dalam FB. Elok pula. Saya jumpa Azlan ni dekat Maidin, Kak Azhar jumpa dekat shopping mall je. Dan Kak Azhar tengah mengacara. Kak Azhar nampak siapa tu eloknya tong. Kan? Inilah Kak Azhar tengok lelaki elok sangat ni. Baling mic tu. Rasa macam teruk sangat kejar aku. Dia. Elok lah. Tapi rupanya dia abang kepada salah seorang penyanyi juga. Adik dia dulu baru bergiat-giat dia nyanyi lah. Kak Azhar panggil adik dia show. So kat situ lah adik dia kata, Kak Azhar nak kenal abang saya. Nak kenal abang saya tak? Kita pun mana satu. Hat tu you go. Yang kita nampak tu lah. Lepas ni show semua adik dia. Lepas tu masa tu Kak Azhar ingat lagi 31 hari bulan 12 2010. Okay. Dan lepas show tu pergi makan pula, gatai betul. Selalu lepas show balik Had ni pergi minum dengan kawan Kak Azhar yang panggil organizer tu. Dipanggil. So Azlan pun ada sekali sebab kawan kan, diorang kawan each other. So duduklah sampai situ je, tak ada tukar-tukar nombor pun. Pergi cari pula kat dalam Facebook. Apa jadi aku ni? Carilah Azlan. Macam gila pula kan. Taklah. Dia elok tu. Takkan aku gatal lah masa tu. Tak apalah. Gatal-gatal lah sekali jadi suami. Betul kan. Cari pula dalam Facebook. Semalam. Tapi nampak tak macam dia pun nak try Kak Azhar ke? Kan? Tapi Kak Azhar ada pula Kak Azhar baca balik. Semalam Kak Azhar baru baca balik perbualan Kak Azhar dengan Azlan waktu kita baru kenal. Ya Allah, tak sangka pula aku tulis lagu tu ni macam apa lah kan, kadang-kadang kita ingat balik kan. Apa Kak Azhar tulis? Apa Kak Azhar? Pecah kaca, pecah gelas. Setelah 20 hari Kak Azhar jumpa dia, lepas tu Kak Azhar tengok Kak Azhar tu, hai, buat apa tu? Apa benda aku ni? Hai, buat apa tu? Zaman SMS. Messenger. Ya Allah. Tapi sebelum dia tu ada tak macam gosip-gosip dengan artis lelaki lain ke? Nina pernah dengar gosip Kak Azhar dengan artis lain? Pernah tak dengar? Dengan artis tak ada tak lah. ada. Tiba-tiba bila dah Kak Azhar kahwin usia muda kan, 23 tahun. Jadi Kak Azhar tak sempat bergosip-gosip dengan orang lain. Bagi Kak Azhar kadang-kadang sebab Kak Azhar nak jaga diri pun satu. Betul. Kadang-kadang karakter kita di set location, kadang-kadang kita gila-gila, siapa yang nak kita kan. So itu yang membuat ada satu jarak untuk kita jaga diri kita.
Untuk adik-adik yang baru-baru berlakon ni, Oh, you trick lah. You berlakon supaya kita jaga diri jauh. kita kan. So pandai, so kita nak jaga diri kita tu macam mana. So tapi ada banyak lelaki yang suka orang gila-gila sekarang ni. nasib baik dia pun tak suka Kak Azhar. Menyesal dia pun suka Kak Azhar. Tapi Gina, memang betul Kak Azhar memang kurang lah. Kurang tak pernah dengar. Kalau boleh tu Kak Azhar nak elak daripada Kak Azhar memang tak suka artis. Memang bukan apa, Kak Azhar suka satu lelaki yang macam ada sifat kepimpinan lah, macam VIP lah. Tu pasal kahwin dengan anak VIP yang first. And then bila second marriage tu, Azlan kan steward kan, pakaian seragam pula. You suka suka pakai seragam pula. Yes, can I help you? Nak minum apa? Seronok lah. Ya Allah, dapat pula. You suka yang berkarakter Suka. You suka yang berkarakter. Ya, saya minta abang polis. Abang polis, baru nak kata abang polis. Abang polis kita bagi Serina Ridwan je lah. Bagi kat kawan-kawan lain lah. Kawan-kawan lain pula lah. You ambil yang pramugara. Ya, kan? sebab dia smart kan. Bila pakai baju tu nampak elok, segak lah. Segak, mata mandang. Dia muda pada Kak Azhar berapa tahun? 10. Oh, 10 tahun lah macam tu. So tapi dia punya pemikiran tu dia selalu di atas Kak Azhar. Sama-sama berjuang dalam perniagaan diorang, ya Allah. Sampailah orang kata dah ada staff ramai, meniaga sampai Singapura semua. Tapi Lan pun kan memang dia punya semangat meniaga tu samalah diorang ni. Dia sama naik. Dia memang betul lah, Allah takdirkan 13 tahun dah kita berkahwin. So Alhamdulillah, ada up and down. Betul, biasa. Ada up and down dia. Cuma itulah dia, keserasian. Pernah bergaduh besar tak? Takkanlah tidak. Dia diam aku. Tinggalkan. Tak ada sampai macam tu kan. Tapi kita Kak Azhar selalu melihat kesilapan pasangan Kak Azhar tu berdasarkan apa. Kak Azhar akan kaji balik. Kak Azhar memang suka mengkaji kan. Tengok duduk diam-diam. Kajian Kak Azhar, first marriage Kak Azhar hancur sebab apa. So bila dekat second marriage ni, Kak Azhar precious to me. Sangat berharga. Perkahwinan Kak Azhar tinggalkan dunia berlakon Kak Azhar sampailah beberapa tahun selepas Kak Azhar berkahwin dengan Azan, baru Kak Azhar berlakon balik. Azan kata, you pergilah berlakon. I rasa you nak syuting. Jangan tinggalkan teruslah. Tu Haji Zil lah offer kan, dan Kak Azhar buat. Daripada start tu lah Kak Azhar berlakon balik. Sebab merajuk dengan diri tau sebenarnya. Rasa boleh ke bawa nak syuting ni, nak suami ni nak kena jaga makan minum ni, pakai dia macam mana, sebab dulu tak sempurna menjadi seorang isteri kan. Jadi bila dapat peluang menjadi isteri untuk jadi kali yang kedua, Kak Azhar buat sehabis baik. I'll give myself untuk Azlan. Betul. Seluruh hidup kita bagi dekat suami kita kan. Tetapi dalam masa yang sama, bila kita nak melakukan sesuatu benda tu, kita bincang dengan baik-baik sampai banyak benda yang baik-baik berlaku lah bila untuk perkahwinan yang kedua ni. Perkahwinan pertama tu Kak Azhar ambil kan sebagai pelajaran. Perkahwinan muda yang lagi pertama Kak tu. Azhar. Masa susah tak muda. Tak ada apa yang perlu dia menyesalkan. Betul. Sekarang pun my ex-husband pun dah bahagia dengan pilihan dia. Tapi Kak Azhar masih kontak ke? Masih kontak, masih baik. Alhamdulillah. Itu yang penting Kak Azhar. Both of them lah. Maksudnya dengan wife ex-husband Kak Azhar pun boleh berkomunikasi lah. Tapi family Azlan sangat sukalah dapat Azhar Elite sebagai menantu. Alhamdulillah. Azhar dengan family mertua? Oh, sangat baik. Baik. First kali kita nak tackle mak dia dulu. Pandai tu Kalau ada masalah rumah tangga, mak backup. Betul. Alhamdulillah. Anak dia pun disalahkan. Ya, menantu lagi. Betul. Itulah. Kita pandai lah ambil hati everyone. Kita sayang. Sebab Kak Azhar dekat KL pun Kak Azhar tak ada family. So berharap pada ada family tapi tak adalah macam yang nak ni kan, nak close sangat. Sebab kan. Kak Azhar orang Perak. Mak Kak Azhar memang kat Taiping. Kat Batu Kurau. So Kak Azhar kat sini macam tak ada siapa ni. Dunia Kak Azhar adalah family Kak Azhar je. So family Azlan adalah family Kak Azhar. Apa-apa
kadang-kadang Azlan tak ada ke apa, kalau ada masalah kat rumah ke apa, nanti adik dia datang, kakak datang, tolong tengok. Contoh macam tu lah. Best lah ada family yang besar. Dan Kak Azhar ada 2 orang anak yang comel Allah, thank sangat. you. Marisa, ya Allah, masa kita sama-sama menjaga kecil lagi dia. Betul. Sekarang anak darah dah dia. Betul. Dah sambung belajar dah. Sangat-sangat orang kata apa, support mak dia. Betul. Meniaga Dia support. pandai buat sos coklat. Dia pun tolong juga. Tolong. Harus. Ya, nak sesuatu tu Kak Azhar selalu ajar, tak ada benda yang mudah untuk kita nak ambil sesuatu. Mesti ada step dia. Kan? Anak-anak kita ni, kalau kita biar macam tu je, dia akan leka. Betul. Biasa macam senang lah minta mami, minta mak. Betul. Tapi untuk anak Kak Azhar tunjukkan daripada kecil Mana lagi. nak bisnes. Ingat tak? Bawa berlari-lari. Betul. Tengok macam mana mak dia berniaga. How hard mak dia cari duit. Tu je. Okay, kalau ikutkan kan, kalau kat dalam kad ni habis dah soalan-soalan, habis dah. Seronok Azalia, Masya Allah. habis dah kan. Sebenarnya tapi kita naklah juga Kak Azhar masa Kak Azhar tengah hype dengan Elite dulu. Kan. Memanglah tak pernah dengar Kak Azhar ada gosip-gosip liar tu tak ada lah. Tapi mesti ada juga kan gosip yang Kak Azhar rasa macam, lemas lah aku. Macam tu. Gosip Kak Azhar tu lah, kalau check kan, tak ada lah Dina. Memang Kak Azhar bersih lah. Alhamdulillah lah Allah. Ya Allah tutup aib saya. Terima kasih Allah. Kan? Fitnah dunia. Betul. Alhamdulillah. Kan, kalau tidak dulu melodi dah Ya, tapi dah. Kak Azhar Alhamdulillah. Selalu sebab itulah mungkin doa mak kita ni makbul tau. Macam tolong jaga. Mungkinlah mak Kak Azhar berdoa agar Allah lindung Kak Azhar daripada segala perkara yang tidak baik kan. Kalau kau nakal juga. Yelah, nakal sama muda. je dengan orang lain. Nakal kita nakal sweet lah kan. Nakal-nakal manja. Nakal-nakal manja. Tapi Alhamdulillah Kak Azhar mohon dengan Allah supaya Allah tutup lah segala aib kita. Dah Kak Allah tutup, kita jangan buka pula. Betul tak? Betul. Macam sekarang ni Kak Azhar lebih kepada lakonan ke? Kak Azhar lebih kepada nyanyi ke? Atau Berniaga. Dan second baru Elite. Second baru Elite. Meniaga dulu. Maknanya Elite, lepas tu baru berlakon. Betul. Berlakon pula select. Nina. Terpaksa lah Nina. Sebab Kak Azhar jaga kan rumah tangga Kak Azhar. Sebab peluang yang Allah bagi ni, peluang kedua untuk berumah tangga ni, sangat Kak Azhar jaga. Kak Azhar hargai lah apa yang Allah bagi. Sebab Azlan tu baik. Alhamdulillah 13 tahun. Gaduh perang macam mana pun. Ya, 13 tahun. 13 tahun tu 13 tahun. Kak Azhar Bukan masa cakap, yang singkat. cakap kenapa 13 tahun tu bukan. Okey, kalau Kak Azhar tengok, macam Kak Azhar kata tadi, Nina, Kak Azhar dah belajar daripada perkahwinan pertama. Yang kedua, Kak Azhar tak nak macam tu lagi. Kalau boleh Kak Azhar nak ni. Apa yang Kak Azhar belajar? Maknanya apa yang Kak Azhar macam, yang ini dulu kesalahan aku. Kesalahan Kak Azhar adalah masa. Masa tu dihabiskan dekat set. Betul tak? Masa kita sebagai seorang pelakon, 24 jam tu, 18 jam ke 16 jam dekat set saja. Suami kita terabai. Betul lah. Orang lelaki dia tak boleh terabai. Orang lelaki memang kena dijaga. Suami perlu dijaga. Isteri memang kena ada di samping suami. PJJ, kalau you kuat, Alhamdulillah. Tapi kalau you tak kuat, you jangan buat. Itu membahayakan dalam sebuah rumah tangga you. Institusi kekeluargaan tu sangat rapuh. Sekejap kalau nak dihancurkan, sangat mudah. Tapi mungkin untuk nak build tu ada PJJ yang berjaya mungkin. Yes, tapi tahniah. mungkin satu dalam Betul. 20 ke macam sangat, tu. macam mana cakap bagi Kak Azhar, tempat isteri tu memang di samping suami. Suami ex-husband Kak Azhar sangat baik. Sangat baik. Cuma kita tidak ada jodoh. Keluarga bekas mertua sangat-sangat baik. Sangat-sangat sayang Kak Azhar. Dan sampai sekarang hubungan tu masih lagi baik dengan dengan anak buah ke, dengan bekas-bekas adik ipar ke kan, dengan bekas mak mertua pun masih lagi baik. Tetapi kita dipisahkan oleh tiada jodoh saja. Berkawan je dengan ex-husband. Dan itulah dia satu benda yang proses pembelajaran kita sangat luas. Betul. Dalam rumah tangga yang pertama tu, apa yang membuatkan kita dah nampak belajar depan mata tu, jangan buat. Jaga marriage you baik-baik. Jaga rumah tangga baik-baik. Minta dengan doa dengan Allah supaya Allah lindung daripada benda-benda yang tak baik kan. Allah
dahulu. Lepas tu Allah ni kalau kita sayang suami kita berlebihan pun Allah cemburu juga. kan. Jadi kita mesti letak Allah dahulu. Bila kita letak Allah dahulu dalam rumah tangga kita, insya-Allah segala benda-benda yang tak best tu takkan berlaku. Allah akan atok baik-baik. Kita ada masalah rumah tangga kita. Tapi course, disebabkan kepercayaan kita dan keyakinan kita tinggi pada Allah dalam rumah tangga kita yang ini, minta Allah lindung daripada perkara yang tak baik. Allah lindung daripada syaitan-syaitan di luar sana. Syaitan rajim di luar sana. Jangan ambil suami saya. Sebab tu yang ada. Jadi itu je lah Kak Azhar pesan. Dan di usia-usia sekarang ni Kak Azhar, kita nak tenang-tenang je kan. Ya, Kak Azhar nak tenang-tenang je. Tak nak bergaduh dengan orang. Kak Azhar memang tak ada masalah dengan orang. Tak ada nak bergaduh-gaduh dengan orang. Tak ada. Memang. Kan? Kita nak tenang-tenang. Kalau saya selalu cakap dekat suami, jaga rumah tangga elok-elok. Sebab kadang-kadang kita nampak di luar sana yang indah-indah. Padahal dalam rumah kita ada yang lebih indah. Faham tak? Oi, Yes, ada yang lebih indah. Kita kena cari balik. Spark. There is one time Kak Azhar bagi tahulah. Ada satu masa tu kita mempunyai masalah rumah tangga juga. Ada. Kita jumpa dengan seorang sahabat saya, seorang hakim magistrate tau. Dia cakap, sayang tak? Sayang, we love each other so much. So kalau kamu ni dua orang ni sayang each other, go and find spark yang you all rasa yang benda tu dah hilang dalam rumah tangga. Cari spark tu balik. Yang selalunya kalau katakan 13 tahun ni dalam rumah tangga kita rasa macam ambil sambil lewa je isteri ni ataupun suami kita kan. You tak boleh tahu sebab dah kenal kan. You tak ada rasa macam nak tanya message ke dan makan yang macam mula-mula bercinta dulu. Benda-benda yang small things yang you rasa alah ni okey ni, tak tanya dia okey. Tak, benda tu salah. You buat balik. Selalunya kalau orang dah kahwin lama ni, dia anggap pasangan dia macam komitmen je. Exactly. Betul Nina, betul. Jaga untuk komitmen. Padahal sebenarnya itulah pasangan yang dia bercinta dulu tu. Betul apa yang Nina cakap tu betul. So pula jadi ni magistrate. Betul tak? Cari spark you balik. Apa yang you suka buat masa you awal-awal bercinta dengan suami dulu? Pergi bercuti. Sometime kalau you dah ada anak, you jangan anggap anak tu satu benda yang membuat you lupa tanggungjawab you. You adalah dua pasangan kekasih. Sepasang kekasih dalam rumah tangga you. Dan tanggungjawab you sebagai ibu bapa tu telah membuat you menutup tanggungjawab dekat suami pula sebagai kekasih tu kan. Yes, you kena find the spark. Itulah yang boleh Kak Azhar share lah, yang Kak Azhar belajar daripada pengalaman Kak Azhar. Kak Azhar share, Kak Azhar berjumpa dengan kawan Kak Azhar. Because my best friend memang hakim. Kebetulan hakim boleh magistrate. Boleh dapat nasihat tu. Free pula tu. Tak payah. So kawan Kak Azhar kata, rumah tangga ni padahal kawan Kak Azhar tu pun tak kahwin juga. Dia kata banyak masalah-masalah berlaku. Dia kata hilang spark dalam rumah tangga. Rumah tangga yang sepatutnya you nak excited balik, husband excited nak balik rumah ataupun isteri nak balik rumah, tak ada benda tu. Ya. Macam Kak Azhar katalah pergi bercuti. Masak balik dua orang. Masak sedap-sedap. Bercuti dua orang. Dengan without kids. Yes. You letak tumpang lah anak saat kat rumah sesiapa kan. Kan. Tapi kalau you rasa anak you tak membebankan you, bawalah. Mungkin you boleh, kalau ada rezeki lebih sikit, bilik asing dan sebagainya. Cuma you kena find a moment, you kena ambil moment you bercinta dengan suami, hantar lagu romantik sikit dekat suami you. Lagu yang dia suka, yang mengembalikan, kadang-kadang macam orang bertebiat kan. Itu kata-kata syaitan. Kata macam orang terbaik. No. You kena buat benda tu. You kena find a moment yang you kena sayang suami you macam first time you jumpa dia, ataupun suami kena accept kalau dah lama-lama tu macam hambar kan. Macam balik tidur lah. Betul. Hilang spark dalam rumah tangga. Tulis surat balik ke? Ya, tulis note. My husband Azlan selalu tulis note dekat Kak Azhar masa first marriage tu. And dalam 13 tahun ni, note tu masih ada lagi. I'm going downstairs, anything call me. Katakan nak turun bawah start je. Nak tengok teman Adam main dekat bawah. Kadang-kadang Kak Azhar tertidur kan. Lepas tu tengok note ada kat sebelah. Such a sweet thing kan. Which is Kak Azhar rasa macam benda ni kena selalu ada. Maknanya dalam rumah tangga tu kena ada ilmu. Kena ada benda-benda sweet thing. You kena buat
buat. Tulis note, it makes your wife happy, husband you akan happy. Sure, memang best. Tengok, bila kita dah ada experience banyak dalam hidup kan, Yes. kita boleh bercerita, kita boleh bandingkan perkahwinan dulu. Macam mana kita nak Yeah. lebih bagus untuk perkahwinan yang kedua. Hargai Macam tu juga pasangan. dalam kita berkejaya. Betul tak Kak Azhar? Dalam berniaga apa semua, kita mesti nak yang the best. Lagi Yeah. kita matang, lagi kita nak yang the best. Betul. Sebab tu you still standing, still smiling. Okay Kak Azhar, kita segmen yang seterusnya. Kejap lagi kita nak segmen yang chill-chill. Okay, boleh. Kita nak segmen games. Boleh, sebab boleh. kita dah tanya macam-macam soalan Kak Azhar. Yeah. Kak Azhar penat bagi Kak Azhar minum sekali lagi. Ya Allah, Mocha. Nina tengok ni dah habis dah Kak Azhar minum. dah. Saat ini kita buat lagi kat Kak Azhar. Belgian mocha drinks daripada Choco Alba. Kak Azhar tengah menikmati. Sis pun nak minum sikit. Sedap gila. Kalau panas lagi sedap ni. Yes, betul. Kalau dah sejuk letak ais. Itu ramai orang suka tu. Yes, letak sedap. ais. Tak apa, Sedap. sekejap lagi kita letak ais kat Kak Azhar bagi Yes. cool-cool. So, kita rehat seketika. Kembali lagi dalam Lepak dengan Sis. Hai, anda masih lagi bersama dengan Sis Nina dalam podcast Lepak dengan Sis. Kita masih lagi dengan tetamu istimewa Sirani. Yeah. Azhar Elite. Tengok tu, belum apa-apa dia dah minum dah. Yang ni Choco Belgium. Chocolate Belgium. Chocolate Yeah, Belgium chocolate Allah, drink. sedap sangat yang ni. Muka tadi sedap, hat ni sedap. Yang ni sedap. Yang Kena ni, ada semua lah. Yang ni yang mola-mola. Yang ni lah dulu Kak Zah. Memang patutlah dia meletup. Sedap sangat. Dia puas coklat hati. dia tak rasa manis sangat. Just nice. Just nice, lemak-lemak macam tu. Betul. Nak minum Memang sedap, memang panas sedap. pun boleh, sejuk pun lagi sedap. Yes. Ikutlah hampa suka nak buat macam mana pun. Yang mana pun. Betul. Okay, tadi macam Sis cakap kita segmen yang kedua ni kita nak go for games lah. Okay. Tadi kita dah tanya-tanya Kak Azhar macam-macam. Kak Azhar pun dah sembang. Kita bagi Kak Azhar relax, chill. Kita main games. Tapi games tetap kena tanya soalan lah kan. Ya. Okay, game ni Kak Azhar, game dia nama pernah tak pernah. Okay. Senang je. Okay, game ni dia ada benda ni. Kak Azhar kalau pernah, Kak Azhar pusing tak pernah. Okay. Kalau tak pusing tak pernah. Alright. Senang saja. Baik. Okay Kak Azhar, jom kita main game. Soalan pertama. Azhar, pernahkah bergaduh sesama ahli kumpulan elit? Dia tak payah turn dah. Biasalah tu. Bila dah berkumpulan. Gaduh, tapi gaduh pilih baju, gaduh pilih lagu, tu je pun. Gaduh manja, biasalah kan. Biasalah. Okey, bergaduh macam tu saja. Ya. Tak ada. Tak pakai telefon dah, tak kawan dah. Tak ada. Okey. Paling kuat gaduh dengan AB Abadi. AB apa dah? Biasa Kak AB. Lepas ni mana tahu Kak AB pula duduk kat sini. Ya. Okey, soalan kedua. Okey. Kak Azhar, pernah tak pernah rasa nak berhenti terus dari dunia seni ni sebab dah penat dah dengan gosip-gosip? Tapi tadi Kak Azhar kata dia tak pernah gosip. Maknanya penat lah dengan industri ni ke? Kan Kak Azhar rasa nak berhenti. Pernah lah. Pernah. Pernah sebab yang masa first marriage tu. Rasa macam tertekan lah perasaan kan. Pelakon ni penuh dengan emosi. Saat dia cakap macam ni 2-3 hari kemudian dia nak berlakon balik. Macam tu lah. Pernah terfikir je tapi tak ada pun. Sampai sekarang pun masih lagi berlakon, mengacara, menyanyi. Baru buat konsert lagi. Tengok tu yang kata nak berhenti tu. Okey. Kak Azhar, pernah tak pernah kena marah dengan peminat? Tiba-tiba peminat marah ke? Peminat Pernah dia geram sangat tengok dalam cerita 7 hari mencintai ku 7 hari mencintai ku Kak Azhar dia. Kak Azhar bawa watak apa tu sampai dia marah geram sangat? Dia Kak Azhar bawa watak maksu. Okey. Maksu je. Maksu tu memang jahat sangat mulut dia tau. Pipi ni Pipi meniaga orang geram sangat. Rasa macam geramnya pasal apa lah jahat sangat ni. Cik sabar cik. Cik ni watak je. Tak adalah Azhar geram lah dia kata kan. Tapi okey lah, berjaya lah tu. Berjaya lah tu kalau peminat marah sebab watak tu. Ya, peminat selalunya marah sebab watak. Geram lah. Alhamdulillah. Tu menjadi watak Azhar tu. Kena buat lagi watak-watak macam tu. Bangunlah pipi belah ni pula dia cubit. Sakit hati lah Azhar ni. Sakit hati lah dengan Azhar ni. Geram tengok. Kalau cakap tu geram ni tengok. Gitu. Okey, Kak Azhar, pernah tak pernah
ada wanita lain cuba goda husband you? Hey. Hey! Hey. Hey. Husband Kak Azhar elok macam mana lah pula. Kita perempuan pondan pun ada. Ya. Tapi kawan-kawan lah, sajalah kalau perempuan tu lah. Kalau yang perempuan tu saya rasa jangan buang masa lah. Sebab apa? Belum kenal lagi kepenangan Kak Azhar ni. Lagi satu. Sebab apa nak cakap laman sosial Azan tu semua password dia semua kita ada. Ya. Jangan cuba-cuba ya. Kita tahu. Okey. Azlan pun jangan cuba-cuba lah. Ya, awas kau. Awas kau. Apa-apa lagi. Geram aku. Okey, Kak Azhar. Tak pernah Kak Azhar alami kisah mistik? Pernah. Pernah ya. Pernah. Macam mana tu? Kisah macam mana tu? Okey, baru-baru masa kita syuting pergi ke apa? bercuti. Okey. Syuting pun pernah. Kak Azhar pernah mendapat offer ni Kak Azhar cerita pasal dulu Kak Azhar pernah mendapat offer sebuah filem. Filem hantu tau. Lepas tu Kak Azhar rehearsal tu 3 bulan. Okey. Rehearsal tu bulan yang pertama Kak Azhar pergi okey. Bulan yang kedua Kak Azhar pergi, tiba-tiba pengarah tu bawa satu bunga. Okey. Bunga tu lah yang menamakan filem tersebut. Tu. Bunga tu bau dia melekat dekat Kak Azhar. Yang pelik tu melekat Kak Azhar dekat tempat kita rehearsal sampai kat rumah. Sampai kat balik pun. Sampai balik Kak Azhar terasa terbau-bau benda tu tau. So Kak Azhar macam takut. Kak Azhar tarik diri daripada filem tu dan digantikan dengan orang lain sebab Kak Azhar takut. Dan filem tu pun filem tu memang box office dah keluar dah. Yes, Kak Azhar tarik diri lah dan digantikan dengan orang pelakon lain. Tetapi memang bau bunga tu mengikut kita balik. Kak Azhar duduk seorang kan. Seriaunya. Macam tahu je filem apa tu bertajukkan nama bunga tu. Saya takut Nina. Kak Azhar takut weh. Sebab Kak Azhar memang takut cerita hantu. Tapi masa tu Kak Azhar pergi juga audition sekali dapat. Lepas tu Kak Azhar rasa macam 3 bulan rehearsal, okey lah kita buat lah kan. Sampailah bulan yang kedua, Kak Azhar kata, I have to tarik diri sebab saya takut. Lepas Kak Azhar tarik diri, tak bau dah? Tak ada dah. Sebab bila kita rehearsal yang kedua tu, dia nak bagi mood. Jadi dia bawa bunga tu dekat set. Maksudnya dekat tempat kita rehearsal lah. Nak bagi mood kita kan. Bau bunga tu. Mengikut kata-kata kawan Kak Azhar pun, takkanlah bunga tu yang ikut balik kan. Mengikut kata kawan-kawan Kak Azhar yang syuting dalam filem tersebut, mereka pun ada gangguan mistik lah waktu syuting. Hai, Kak Azhar ni kalau gangguan mistik Kak Azhar penakut lah. Kak Azhar tidur, buka lampu. Orang semua tak suka tidur dengan Kak Azhar. Sampai Kak sekarang Azhar, Yes. Kak Azhar buka lampu. Kecuali kalau husband ni dia faham lah pasal lampu tidur ke lampu bilik air ke nampak air tinggi. Ayu tu staff Kak Azhar tu dia tak boleh kau tidur Kak Azhar tutup lampu tu lampu. Ayu pergi tidur bilik lain Ayu. Tak boleh. Kak Azhar memang suka buka lampu sikit. Kak Azhar ada pengalaman. Contoh kalau kata Kak Azhar pergi melawat jenazah. Okey. Kak Azhar bila balik tu Kak Azhar rasa macam start lagi ada orang pandang Kak Azhar. Takut. Anxiety pun ada juga. Kak Azhar rasa macam takut lah. Kak Azhar kan seorang kan duduk seorang-seorang. Tapi dulu lah. Kalau sekarang dengan husband dah tak takut sangat dah. Cuma husband pula jadi hantu. Jadi tak itulah pengalaman mistik. Pengalaman mistik lah. Yelah, mana taknya kan. Kadang kita ni syuting sampai kat hutan lah, sungai mana lah, apalah apa semua. Mesti ada. Betul. Mengusik lah. Benda mengusik kan. Benda mengusik. Okey. Yang ni soalan ini semua tetamu kena jawab. Dengan jujurnya. Okey. Kak Azhar tak pernah sebelum ni minum air cukur albab? Belum pernah. Belum pernah. Tapi yang anak Kak Azhar ambil coklat tu Kak Azhar pernah rasa lah. Tu sedap. Ni coklat albab famous kan. Famous kan coklat albab ni. Sampailah hari ni Kak Azhar dipanggil untuk lepak dengan sis ni. Wow, Kak Azhar baru rasa memang sedap. Tadi Kak Azhar suka mocha, sekarang ni Belgian chocolate. Sekarang ni yang depan Kak Azhar ni Belgian chocolate. Belgian chocolate tu sedap. Mocha pun sedap. Kopi je belum rasa lagi. Kopi belum rasa, tak apa. Kejap lagi. Yang ni Kak Azhar minum kat rumah. Tapi itulah dia. Tak sangka lah Kak Azhar sebab hari ni berpeluang kan. Rasa sendiri. Memang rasa taste dia agak berbeza lah daripada yang lain tu. Sebab dia sedang-sedang. Just nice. Not too heavy. Tetapi
tapi dengan rasa dia yang very lighten, macam so nice. Macam relax. Kalau korang rasa stress, you nak minum chocolate, you go and find this Choco Alba. Memang sedap. Memang chocolate is good for relief kan. Hormon kita relief kita punya tension. Kalau you ada macam tension ke apa ke, minum chocolate. It's good. Yang ni memang Kak Azhar highly recommend lah untuk mereka kat luar sana. Dan ejen Choco Alba pun banyak dekat luar sana, kreatif Kak Azhar. Kalau diorang buat sekarang ni, diorang banyak buka bonet tau. Yes. Buka bonet tu, diorang buat, diorang letak apa tu, coklat ke atas tu. Itu orang panggil apa tu? Letak apa tu? Dressing. Whip cream. Ya Allah Kak Azhar, sedap. Pandai diorang kan. Pandai. Sekarang pula ada 3 flavor. Yes. Pilih. Bagus ni, bagus. Okey, tu segmen game dengan Kak Azhar, tapi ada lagi. Habis lagi. Kita ada segmen yang terakhir dengan Kak Azhar lepas ni, iaitu segmen Kak Azhar nak bagi semangat ke you all, inspirasi untuk wanita-wanita kat luar sana. Jadi apa lagi? Tunggu, jangan pergi mana-mana. Stay tune dengan Lepak dengan Sis. Okey, terus bersama dalam Lepak dengan Sis di segmen yang terakhir bersama dengan Azhar Elite. Sebelum Kak Azhar nak balik ni kan, kita nak Kak Azhar bagi inspirasi, especially dekat wanita-wanita yang berkerjaya, yang berniaga dekat luar sana Kak Azhar. Kak Azhar bagi sikit kata-kata semangat untuk wanita. Mungkin sekarang ni tengah pedih perih dalam kehidupan masing-masing. Apa yang Kak Azhar boleh bagi diorang semangat, jangan lawan. Macam tu. Sebenarnya kalau kita nak bagi semangat Kak Azhar just share. Kak Azhar juga manusia macam you all semua, manusia biasa yang mempunyai hati dan perasaan. Kadang-kadang kita ada rasa sikap rendah diri. Kadang-kadang kita tengok orang lebih sikit kan, kita ada rasa sikap rendah diri. Kenapa kita macam tu? So the first thing adalah you change your mind. You tukar sifat apa yang you nak tulis tu. Kepercayaan you kepada Allah tu, you kena tawakal, you kena kuat. Tawakal, orang kata doa dan usaha tu memang selari, okay? So orang berniaga ni tawakal dia lebih kat yes, that's right. Sebab tu Kak Azhar, sebab dia tak tahu pendapatan dia berapa. Ya, betul. Sangat seronok tau berniaga ni. Sebab saya juga nak bagi tahu, jangan pernah mengeluh. You jangan mengeluh. Walau apa sekalipun. Ya, Kak Azhar jarang mengeluh. Kak Azhar rasa boleh kira. Jangan mengeluh. Happy dengan apa yang you buat. You percaya dengan produk you. You percaya dengan produk you. You tahu kekuatan you dekat mana. You yakin dengan apa yang Allah nak bagi dekat you. Sebab hanya kepercayaan you kepada Allah yang kuat, yang akan bawa di mana you berada. Selagi Allah ada bersama dengan you, you takkan pernah miskin. Allah you maha kaya. You kena letak benda tu. Allah maha kaya dan Allah itu adalah Tuhan kita. Minta dengan dia. Merayu dengan dia. Cakap spesifik apa yang you nak. You kena bagi tahu Allah. Bagi tahu. Walaupun kita tahu yang Allah tahu dalam setiap hati kita, tapi Allah ni suka hambanya yang merayu kepada Allah kan, kepada dia. So apa yang Kak Azhar nak sharekan dekat sini, you mesti yakin dengan Allah. Yakin dengan Allah. Apa yang Allah nak bagi dekat you tu adalah yang terbaik untuk you. Kalau hari ni you tak, hari berniaga you biasa-biasa, insya-Allah you yakin esok ada lagi yang lebih baik. Minta dengan Allah. Hari ni kata you duha lah, kata you duha tu satu apa orang panggil sekali je. Kan ada orang buat 2 kali, betul tak? Kalau you rasa jawapan kepada apa yang you minta tu sekali tu biasa je, double up amal kita. You rasa benda tu lagi struggle untuk you, malam tahajud, minta dengan Allah. Tahajud is most powerful. You dipilih Allah lah. Kalau dapat bangun tahajud tu, miracle. Orang lain tidur tau, tapi masa tu it's between you and Allah. Partner you tidur, it's okay, you bangun. You bangun. Dalam beberapa umat hamba Allah ni,
Allah pilih you bangun tu, maknanya Allah nak bagi something lah dekat you. 3 pagi nak bangun. Yes, minta dengan Allah, minta Allah. Walaupun you tahu you bukan hamba Allah yang baik, tapi Allah tetap pilih you. So ada sesuatu yang Allah nak bagi dekat you untuk you sukses. Kita kena minta je. Minta merayu dengan Allah. Allah suka hambanya yang merayu-rayu pada dia. Jadi itulah tips. Kak Azhar nak kata Kak Azhar senang sangat, tapi biasa, tidak pernah rezeki tu putus. Tidak susah. Tidak susah. Dan apa yang Kak Azhar nak tu ada je. Kak Azhar nak pergi bercuti boleh. Kak Azhar nak beli benda bag boleh. Kak Azhar nak beli itu, nak makan kat tempat yang sedap boleh. Allah memampukan kita nak bagi mak duit setiap bulan, daripada contoh katakan tahun yang pertama kita berniaga kita dapat bagi contoh 1,000. Tahun yang kedua tu kita double up, ya Allah saya nak bagi mak saya, contoh cakaplah saya bagi mak saya ni 1,500. Macam mana cakap boleh tau, aku tahu engkau mampu kurniakan aku lebih daripada apa yang aku nak bagi ni. Dan lepas Allah bagi kita, Allah tengok juga betul kita buat. Then you do. Bagi tahu Allah. Contohnya nak berniaga ni, puan-puan kat luar sana yang nak berniaga, jangan malu, minta lah. Minta dengan Allah. Kalau kita minta dengan orang-orang bercakap, kalau kita minta dengan Allah, it's between you and Allah. Kan? Jadi seronok lah. Minta dengan Allah, merayu, cakap, cerita sampai you puas hati. Itulah. Dan Kak Azhar sendiri sebagai seorang artis popular kan, dah pernah menyanyi, berlakon, MC, tetapi sekarang ni giat aktif berniaga. Macam mana Kak Azhar bagi inspirasi kat wanita kat luar sana yang mungkin mula-mula nak berniaga malu, tak ada keyakinan, sedangkan Kak Azhar sendiri seorang artis popular boleh berniaga bermula dengan bedak sejuk. Ya, bedak sejuk je. Belum lagi tengok Kak Azhar tarik troli kan. Tak pernah tengok Saya pernah tengok. Yes. Berniaga ni you kena rajin. You kena lain daripada yang lain. Orang tu tak buat, you buat. Orang tak datang dekat you, you pergi dekat orang. Macam tu berniaga. Ya, lambat ni. Kak Azhar suka counting masa, Kak Azhar tak suka buang masa. Kak Azhar tengok kan, apa benda ni, dah ada banyak lagi ni. Okay, Kak Azhar ambil dalam troli, Kak Azhar letak, okay let's go. Kak Azhar pergi dekat orang. Habis tak? Tengok Nina akan tengok. Betul. Kak Azhar habis Kak Azhar memang berani, tak habis. malu, tak segan silu, malu. Kak Azhar bawa troli. Kak Azhar berniaga bawa troli. Walaupun nama kita Azhar Elite ketika tu, I don't care. Nama besar tidak menjaminkan banyak duit you. Betul. Tetapi sikap rajin you tu, usaha you tu, Allah count. Allah tengok usaha you. Habis barang Kak Azhar. Semua orang tepuk tangan tau. Seronok kawan-kawan berniaga ni. Habis. Dalam masa sama, kita memberi inspirasi juga kepada kawan-kawan. Ya Allah, rajinnya. Banyak Kak Azhar dengar. Ya Allah, Kak Azhar ni tak tahu macam mana nak abad dengan Kak Azhar. Pasal apalah Kak Azhar sanggup buat benda ni. Sebab barang-barang yang Kak Azhar buat tu semua modal Kak Azhar. Kak Azhar tak nak benda yang Kak Azhar jual tu adalah makanan. Kak Azhar tak nak benda tu yang Kak Azhar akan bagi dekat orang tu barang yang lama. Hari ni makan, hari ni jual, hari ni makan, mesti habis. Kak Azhar bawa troli. That's why kalau macam kat Singapura tu, ramai sangat macam-macam dekat Singapura tu, dia tahu Azhar bawa apa. Apa Kak Azhar jual? Kuih warna hijau tu, kuih bakar Kak Azhar jual. Kak kan jual kuih bakar bawa Kak jual. Kuih bakar, kek pisang. Maksud Nina awal orang yang pertama yang jual kek coklat sebenarnya. Coklat kecil-kecil comel. Kak Azhar lagi provide yang besar. Lepas tu bila balik tu sampai kita ni dah tak tahu apa nak berniaga kat Singapura kan. Kena tukar. Tak boleh stick. Tak boleh stick. Jadi sampailah sekarang ni Kak Azhar di meniaga kek coklat ni. Alhamdulillah sambutan dia dekat seluruh Malaysia kan. Setiap kali Kak Azhar pergi event, alhamdulillah Allah izinkan ramai orang untuk rasa sedap. Sebab kalau Allah tak izinkan benda tu sedap, dia jadi tak sedap juga. Betul tak? Mintalah, kita cakap lah perempuan dekat luar sana kalau berniaga makan, minta bagi tahu dengan Allah, ya Allah kurniakanlah kesedapan bagi mereka yang makan. Jauhkanlah daripada perkara-perkara yang tak baik. Contohnya, mata Kak Azhar sangat cekap. Boleh tanya Ayu. Sehelai rambut dekat atas Kak Azhar punya bekas makan ke apa, Kak Azhar akan nampak. Kak Azhar pun macam terkejut dah. Benda tu Kak Azhar seorang boleh nampak. Mana Staff kali. Macam tu.
Ni tak boleh macam ni. Kak Azhar dusty macam habuk-habuk dekat bekas pun Kak Azhar akan nampak. Mata Kak Azhar sangat tajam. Sebab kita nak jual makan. Ya, Kak Azhar kena alert sebenarnya. Satu kesilapan kita, kalau kita tak jaga, akan merosakkan bisnes kita. Jadi, kita minta Allah jaga. Bila kita minta Allah jaga, Allah akan jaga setiap inci yang apa yang kita akan buat. Contoh, pemandangan kita tak sama dengan orang lain. Orang tak nampak tapi kita nampak. Betul tak Rina? Magic tau. Magic. So Kak Azhar rasa macam sentiasa rasa istimewa. Kita ni di mata Allah, kita rasa seronok. Lagi banyak yang Allah bagi, lagi banyaklah benda yang kita harus bagi dekat Allah. Apa yang Allah minta. Kita malu kalau tak solat malam. Contoh Kak Azhar kata tak, not every day Kak Azhar buat. Kadang-kadang terbangun Alhamdulillah. Tapi dalam seminggu atau 2 minggu, seminggu tu make sure Mesti ada. Adalah. You cari find a day. Every day kot Allah bangunkan kita. Ada yang Allah tak bangunkan kita, tapi you Allah pilih untuk bangun tengah malam. Jadi tak kisahlah bangun nak pergi toilet ke exactly. Kadang-kadang sebenarnya nak bangun nak pergi toilet. Tapi sebenarnya tu panggilan Allah untuk kita. Cara dia menggerakkan. Kadang-kadang mimpi hantu. Hantu padahal Allah nak gerakkan. Kan? Hantu tu lah nak suruh kau tahajud tu. Ya, betul. Itulah dia. Kalau orang nak kata kan, struggle Kak Azhar kan. Macam mana Kak Azhar struggle dalam kehidupan kita. Sebab kita sendiri bila berniaga ni, kita tak tahu rezeki kita. Hari ni macam mana rezeki kita. Then kita minta Allah tunjukkan. Kalau kita berniaga dekat event, biar orang nampak kita punya aura kita, diri kita berniaga. Orang tak nampak, kita cakap, sebut, "Hai, Assalamualaikum, kita ada jual kek coklat." Macam tu. Bagi orang acknowledge. Yes, betul. Benda tu jangan malu. Kalau malu duduk belakang, ini pun tak malu tau. Apa kami berniaga tak jalan, tak boleh. You tak bagi tahu, you tak jemput orang. Maknanya mulut pun kena seiring dengan usaha. Orang jalan-jalan tarik. Awak nak beli tak? Coklat kita tinggal 8 je ni, Wak. Contoh kan. 8 je. Belilah satu. Betul, kita tangan kita macam tu. Betul, bawah tu ada lagi. 8 je, 8. Selalu saya beritahu, staff letak sikit-sikit. Letak sikit. Taktik kita. Tinggal 8 je. Belilah satu. Kalau beli satu, macam ni. Kalau beli 2, tu bagi special pula. Bagi orang happy lama-lama. Kan. Jangan lupa bagi feedback kat kita. Macam tu. Kita cakap macam ni. Ni habis kita share. All the secret untuk sukses. Sebab kalau Kak Azhar percaya, you share rezeki dengan orang, Allah akan rezeki. Allah akan rezekikan you dengan apa yang you minta lah. Akan bagi. Itulah. Jangan mengalah. Tawakal pada Allah. Keyakinan yang tinggi pada Allah. Keyakinan tinggi pada selalu maksudnya keyakinan tinggi pada Allah tu. Dan juga minta your mom blessing. Dan juga kalau ada ibu bapa, share rezeki tu. Ataupun kalau ada mak yang masih hidup kan, you nak share rezeki, macam mak tolonglah doakan. Suami you kena juga minta blessing dia. Gaduh tetap. Ni ada 800 sikit lagi tak habis ni, tolong doakan. Habis. Telefon tak telefon. Macam tu. Sebenarnya dah gaduh 2 hari dah. Tak cakap. Tapi nak minta doa tu, pasal apa tak habis ni. Kan? Itulah dia punya tips lah untuk wanita-wanita luar sana. Jangan sesekali downgrade you punya business. Nak bagi tahu hari ni barang I tak laku lagi. Pasal apa tak laku sekali lagi orang tanya. Jangan downgrade barang you. Jangan cakap barang you tak laris. Only you and Allah and your staff je tahu barang you tak laris. But jangan tulis. Sebab kalau you tulis, jangan share. Orang cakap, kenapa tak habis tu? Sedap lah tu macam tu. You know, you change your mind. Bagi Kak Azhar always cakap macam tu lah. Kak Azhar suka buat live. Berniaga, you kena bagi tahu orang yang you berniaga. You punya kenapa powernya mocha ni. Kenapa you kena ada Belgium chocolate ni. Kenapa coffee ni kena ada. Apa dia punya different dia. Up your brand. Kalau you tak up your personal branding, macam ni orang nak tahu kan. Macam tu lah. Kak Azhar boleh share macam tu sebab pengalaman kita mengajar kita kan. Dulu macam kenapa Kak Azhar suka coklat Kek Nina? Sebab dia comel.
Dia comel, gebu, comel je. So mesti ambil makan, ambil dia satu boleh nak, makan. ambil satu nak. Tak cukup dah tu sebab dia buat kecil-kecil kan. Kita kena ambil dua, betul tak? Sebab Lan dengan Kak Azhar tak mau share. Oh, tak boleh, tak boleh. Ni bawa balik KL ni. Nak kek macam tu. You different from others. Kek you, orang lain jual kek coklat juga. Tapi Nina punya comel. Comel. That's why orang beli nak saat ni, sebab ada orang portion dia nak bagi orang ni sikit, nak bagi orang ni sikit. Itu beza dia. Macam Kak Azhar yang besar, kadang-kadang ada yang medium. Medium tu sesuai untuk berapa orang makan. Family yang untuk diorang nak bawa buah tangan kepada orang lain. You kena bagi personal branding you tu kenapa orang suka. Bukan sebab Azhar elit, tetapi Ya. sebab usaha dan keyakinan terhadap produk tu. Kalau kita nak berharap pada nama yang besar, belum tentu menjamin kita punya produk tu laris. Ada banyak juga kita tengok kawan-kawan kita yang nama besar, ada juga produk diorang yang tak sukses. Tapi diorang cerita, diorang cakap, Kak Azhar pernah tanya salah satu artis itu yang Kak Azhar nampak yang saya sukses. Dia cakap, saya tak pernah tulis apa yang saya tak sukses. Dari situ Kak Azhar belajar. Never say bad thing about your product ataupun bad thing macam benda yang tak best pasal hari ni saya punya macam ni tak best lah. Tak ada orang ke nak beli kan. Jangan cakap benda tu. Sebab you kena cerita yang indah-indah. Dalam laman sosial ni ada dua jenis manusia. Yang dia nak tahu ke bestnya cerita kita, dan ada juga nak tengok kita flop, nak tengok kita jatuh. Jangan tunjuk yang kita jatuh. Kan? Kenapa kita nak tunjuk yang kita tak sukses? Padahal kita tahu ada Allah di belakang kita, berada di depan kita, di kiri kanan kita semua. Kita push ourselves. Kalau orang lain 100% Nina, kita 120%. Macam contoh Kak Azhar cakap yang Kak Azhar, orang lain tak tarik troli, aku tarik troli. Betul. I must do that untuk make sure barang I habis. I nak balik ni, tak nak bawa barang dah. Nak clear otak. Pening otak kalau barang bawah dia ada lagi, betul tak? Itulah dia. You mesti buat di luar kotak ni. Kalau you all nak tahu sebenarnya Kak Azhar ni salah seorang mentor ataupun idola dalam bidang bisnes tau. Kita selalu berniaga sama-sama. Berniaga ni memang bila dia buat apa je kan, kadang-kadang Haikal, husband dia cakap, tengok Kak Azhar Haikal suka sangat tengok Kak Azhar. Mana-mana kita pergi troli. Macam tu. Kata, tengok Kak Azhar, tengok Kak Azhar pula bagi panas. Kak Azhar nak balik dah. Awal dia balik. Nina, bye-bye Nina. Kak Azhar balik. Haikal, Kak Azhar balik dulu. Sebab bila kita tengok dia punya usaha tu, kita tak boleh kata, sebab kenapa kita dia balik awal. Sebab usaha dia tu. Kak Azhar memang suka balik awal. Kak Azhar ngantuk apa. Sebelum pukul 7 dia balik dah. Sebelum pukul make sure aku habis ni. Kawan-kawan. Sombong pula tu dah habis kan. Jadi kita dalam masa sama, kita bagi semangat juga kawan-kawan kita. Pack barang siap-siap. Contoh macam Nina ada macam kerupuk-kerupuk lain tu kan. Pack siap-siap 30. Makcik datang lalu makcik ni beli 30 betul dia. Kan, itu contoh. Cara dia sebenarnya. Jangan segan, jangan malu. Nak berjaya dan yakin dengan produk kita. Jangan downgrade. Jangan downgrade. Jangan tulis dekat laman sosial ni orang. Betul. Orang nak tengok kita jatuh tu ramai. Jadi kita jangan bagi nampak yang kita akan jatuh ataupun kita sentiasa up. Sentiasa. Dan itulah yang kawan Kak Azhar yang seorang artis yang nama besar, yang sangat hebat dalam perniagaan. Dia kata yang indah-indah saja yang dipamerkan, dia kata. Yang dia flop dia tak tunjuk, dia kata. Yelah, kita pun tak ada berniaga kan. Mesti ada naik turun. Tapi kita tunjuk yang indah. Yes. Biar orang tengok itu tips hebatnya tau kita untuk ni. You all tau. Yelah, tips. jangan kalau contoh katakan suri rumah yang nak berniaga. Contoh dia ambil Cokok Albab ni. First kali dia nak tunjuk, dia kena bagi tahu dekat laman sosial yang dia ada berniaga. Contoh saya ada berniaga yang buka bonet. Awak Mila datang tolong support kita ada berniaga sekian kan, contoh kan. Kita buat special untuk awak. Kita akan letak ni Cokok Albab punya brand tau, sedap tau, so you kena rasa. Tapi kita buat lain sikit, kita letak whipping dan sebagainya. And then katalah letak cherry sikit, strawberry dan sebagainya. It's different from others. So no, it's okay kalau produk you ditiru orang. Bermakna you share
rezeki you dengan orang lain, maka you jangan bimbang pasal rezeki you yang ditiru tadi. Sebab nanti Allah akan gandakan rezeki you. Sebab cara you punya business tu bagi semangat dekat orang lain untuk orang copy paste. Bagi Kak Azhar tentang tiru ke apa, benda tu air tangan. Betul tak? Air tangan orang. Air tangan orang kan berbeza. You buatlah style lain sikit dan sebagainya, itu je. Tapi yakinlah rezeki you takkan tertukar dengan orang lain. Ingat tu para peniaga, yakin dengan Allah, yakin seyakin-yakinnya dalam apa benda pun. Okay, Kak Azhar, soalan yang terakhir. Ya. Apa yang orang tak tahu pasal Azhar Elite? Apa saya apa cakap Nina? Apa yang Nina tak tahu pasal Kak Azhar? Semua Kak Azhar. Kak Azhar mungkin yang Kak Azhar speciality yang ada kat Kak Azhar. Kak Azhar tak ada special. Apa? Yang ramai ni peminat-peminat Azhar Elite nak tahu ni apa sebenarnya di sebalik Azhar Elite. Yang kita tak tahu. Apa Apa yang orang tak tahu? Kak Azhar selalu tulis bagi tahu je. Apa yang dia Kak tak Azhar tahu? orang yang transparent you. Transparent. Kak Azhar transparent. Kalau dia happy, dia happy. Ya, sebab kita kan pelakon. Jadi kadang-kadang macam contoh kalau Kak Azhar tak suka ke apa ke, kadang-kadang boleh juga nampak kat muka kita kan. Kadang-kadang terjadi kan. Tapi sebagai pelakon tu bolehlah cover kan. Apa yang orang tak tahu pasal Kak Azhar Kak Azhar ni minat dekat siapa-siapa ke? weh, siapa dia? Siapa Tak dia ada weh? Kak Azhar kalau minat crush Kak Azhar suka Anwar Zain. So, tahu lah pasal apa Kak Azhar suka sangat Anwar Zain. Anwar Zain kan, Abang Anwar tu sedap suara dia. Baik lah tu. Lepas tu bila dia beli barang kita pula, ya Allah, dia nak beli pula barang kita. Dia tak nak ketak ni. Ketak ni. Tu Anwar Dah lah Zain. kita crush kat dia beli barang kita pula. Anwar Zain, saya suka Anwar Zain. Kalau pelakon dalam dalam dunia lakonan, Kak Azhar suka Haliza Misbun dengan Nat Zainal. Dua ni. Nat Zainal dengan Haliza Misbun ni banyak mempengaruhi Kak Azhar punya kalau Kak Azhar berlakon serius kan, Kak Azhar suka dia orang punya acting. Dia macam mempengaruhi. Kita kena ada satu mentor. Kita kena dalam acting kita kena ada satu yang kita suka. Kalau tapi ramai juga orang tahu yang macam Kak Azhar suka berlakon cerita kelakar. Kak Azhar tak suka berlakon cerita serius sebab Berat. Balik rumah pening kepala ni. Pening kepala. Betul. Pening kepala. Ya Allah, esok nak buat scene menangis. Kalau ada satu kadang-kadang kita scene menangis, so hayat buat dalam waktu yang sama kan. Sat lagi menangis. Menangis lagi. Jadi benda tu jadi berat kan. Jadi Kak Azhar ambil lah tips-tips daripada dua-dua pelakon ni. Walaupun dia orang kawan-kawan kita, Kak Azhar suka. Kalau yang berlakon cerita kakak, Kak Azhar suka Bel. Yalah. Bukan berlakon dengan Bel tu. Bel tu. Kecil-kecil cili Ya, padi. Kak Azhar suka Bel. Dan disebabkan Bel juga Kak Azhar dapat masuk parody Meletup dengan Jihan. So both of them ni, dia orang banyak influence Kak Azhar punya dalam career Kak Azhar lah, dalam lakonan, dalam acara. Lepas tu Kak Syira. Kak Syira dalam cerita kelakar kan. Amiza tu lah kawan-kawan Kak Azhar. Macam Nina. Kawan-kawan tak ramai. Betul, tapi kita ada quality kawan. Quality kawan. AB. Yes, Elite tu memang lain lah Kak Kiria kan. Jadi macam Nina suka siapa? Yang penyanyi. Kalau penyanyi Malaysia. Kalau perempuan lah, Nina suka Francisca Peter. Nina suka menyanyi lagunya. Nina pun nyanyi lagu Francisca Peter. Aisyah, Datuk Aisyah. Ya, lagu makanan Nina, lagu Aisyah tu. Ya, nyanyi. Nak dengar tak? You pernah dengar tak Nina menyanyi lagu Aisyah? Okay, sebelum kita nak masuk Kak Azhar, kita nak Kak Azhar bagi sikit nyanyian. Ni penonton-penonton nak dengar ni Kak Azhar punya suara sikit. Okay, lagu apa? Lagu apa yang ada dalam playlist Kak Azhar? Butterfly, terbanglah tinggi, setinggi anganku untuk meraihmu. Lagu tu. Lagu tu Kak Azhar bagi dekat suami Kak Azhar lah. Butterfly. Yes, because Kak Azhar rasa playlist tu
kita kadang-kadang kita dah penat tau berniaga ke apa kan. So, kita perlu relax. Dalam masa sama Kak Azhar suka dengar lagu Melly Goslow. Lagu yang sweet-sweet. Kak Azhar romantik. Ni orang tak tahu kan. Azhar ini romantik. Itu nak keluar tu. Nak keluar tu 20 minit. Ya, romantik kau. Sebab Kak Azhar tak tunjuk romantik Kak Azhar tu dekat in public. Tetapi mungkin macam Ayu mungkin nak muntah tengok Kak Azhar. Dia duduk dalam kereta ni. Saya pegang tangan pula. Macam itu kan Butterfly. lucu. Tapi nasib baik Lan nak hargai Lan lah. Lan pun layan lah duk pegang tangan Kak Azhar. Nasib baik dia layan. Kalau Ya tu orang tak tahu tau. Orang tak tahu. Kalau depan mak Kak Azhar mungkin mak Kak Azhar tak tahu nak kata apa. Macam ni lah pegang kan. Macam ni. Kan. Pegang tangan suami. Sekali orang lain pegang. Abang pegang. Suami tu Yes, walaupun you kerja macam mana, you busy macam mana pun, being a wife, jadilah isteri yang buat husband tak pandang orang lain. Rasa special. Kat rumah cantik-cantik untuk husband you. Walaupun you dah kerja tadi macam nak rak balik tu selebet sangat. Kan, itulah Kak Azhar. Orang lain tak tahu kan. So I have to do, Kak Azhar kena penat macam mana pun Kak Azhar kena give the best untuk rumah tangga Kak Azhar. Dan cantik-cantik. Playlist lagu tu penting tau. Saja pasang kuat-kuat lagu romantik kita kan. Pasang lagu. Macam ada sesuai sikit kan. Macam kenangan lah. Kena lah. Kena. Itu Kak Azhar kata, seronoknya rumah tangga ni if you find a good partner. Dapat alhamdulillah rezeki. Dan saya cakap, selalu ada keyakinan tinggi dekat Allah. Allah pegang hati kita. Bagaimana Allah pegang hati kita, peganglah hati suami kita untuk tidak beralih arah dengan orang lain. Macam tu lah. Itu dia. You boleh romantik dengan husband you romantik juga dengan Allah. Betul. Itu dia kata-kata terakhir daripada Azhar Elite. Yang quote tu kita boleh pegang, kita boleh simpan, kita boleh guna tau. Untuk netizen-netizen kat pandai tak Kak Azhar berquote-quote? Betul Kak Azhar. Kalau kita macam mana Allah pegang hati kita. Ya, bagaimana Allah kan pegang hati kita. Begitulah juga kita nak Allah pegang hati suami kita, supaya kita tak hati suami kita tu hanya untuk kita saja dengan Allah. Macam itulah. Itu dia. Selesai kita dengan Azhar Elite untuk episod kali ni. Thank you so much Kak Azhar. Thank you so much. Sama-sama Nina, thank you so much. Thank you so much sebab sudi tau. Sudi nak lepak dengan sis. Dan sudi nak minum dia air. Ya Allah, tengok Kak Azhar punya ayah nak dekat habis dah. Air coklat tadi mocha ni coklat. Apa pun sis nak ucapkan terima kasih kepada you all semua yang sudi menonton sampai habis episod kali ni bersama dengan Kak Azhar Elite. Of course, podcast Lepak dengan Sis dibawakan khas oleh Saudagar Ascension yang Berhad dan minuman rasmi kita Choco Albak. Choco Albak ada 3 flavor, Belgian chocolate drinks, Belgian mocha drinks dan juga Brazilian coffee. Alhamdulillah. Thank you so much Kak Azhar. Tapi sebelum tu kejap lagi kita nak main game dengan Kak Azhar untuk kali terakhir. Nak tengok game apa? Jumpa selepas ini. Jom. Bye. Game yang terakhir sebelum kita nak cakap bye-bye kat Kak Azhar kan. Okey Kak Azhar, ni game ni Nina yang bagi nama, Sis yang bagi nama. Okey, apakah tu Sis? So mix and match kononnya. Mix and match ni macam mana? Diorang dah letak tau produk kat bawah ni. So kita kena letak kat atas tapi kena kedudukan yang sama. Oh ya? Contohnya macam ni kan. Oh faham. Tapi kita belum final lagi ni. Ni action lah. Diorang dah letak 4 ni kat bawah. Jadi Kak Azhar pandai-pandai lah. Okey, contoh Nina buat dulu yang ini Choco Albak Tub. Kita tak payah letak sini. Yang ini kononnya kat sini. Ni contoh Nina lah. Contoh lah konon. Tapi Nina buat terus lah. Lepas tu Kak Azhar. Okey. Ni saya punya. Ada yang betul. Ya Allah Kak Azhar. Tak ada yang betul? Tak ada yang betul satu pun. Ceklan semua betul. Ceklan semua betul Kak Azhar. Jangan bagi malu. Cepat. Kak Azhar punya turn. Macam mana? Okay. Tak ada betul Kak Azhar. Maknanya satu pun dia letak tu semua tak betul lah. Ni? Okay. Betul tak? Betul tak? Ke nak ubah fikiran lagi? Tak. Satu betul. 2 betul. Weh, 2 betul. 2 betul.
Okey, nak buat lagi? Okey, jap. Wah, hebat dia Kak Azhar. Kejap, belum. Okey. Tak ada yang betul. Masyarakat tak ada yang betul Kak Azhar. Kak Azhar betulkan balik. Dia kena buat 4 betul tau. Ya Allah. Okey, yang ni tadi. Ni. Ha. Final. Ya. Sekejap. Okey. Betul ke? Satu betul. Wah, satu okey. Satu betul. Bencilah. Satu betul tu yang mana? Okey, bagi tahu lah. Oh, mana boleh bagi tahu kan? Maknanya satu betul lah. Okey, yang ni tadi kita dah buang sini. Okey, jap. Dua betul. Okey, dua betul. Nina Zah. betul. Zah, kalau dua betul yang ni dah betul ni. Pecah terbelang. Ini tak boleh, ini dah betul. Ni. Kak Zah guna tali hayat tau. Semua betul. Kalah lagi sis. Untuk episod ni kita kalah. Kenapa semua hati sis semua pada pandai ni? So apa lagi? You all kena cuba Nina hebat juga. Nina hebat juga. Nina yang bagi perancangan ni. Jangan pujuk. Sis dah merajuk dah. Sis dah asyik kalah. Sabarlah sis. Jadi korang semua jangan lupa ya bersama dengan sis juga minggu depan dengan artis yang istimewa macam Kak Azhar juga dengan topik yang lain pula. So stay tune dengan sis kali ni bagi sis menang, okay? Bye. Bye-bye Kak Azhar. Bye. Thank you. Mwah.